Itinerary kita tak ada beza. Cuma beza dia yang hari pertama tu lah, tapi saya akan terangkan kejap lagi. Sekejap ya, saya share dekat group. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Saya Nurjila daripada KL. Ya, Assalamualaikum Puan. Maaf ya, saya baru terlewat masuk. Tak apa, kita tak start lagi. Kita baru je bermula. Okay. So kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, kita boleh mulakan ya. Pertama saya nak ucapkan terima kasih kerana boleh menghadirkan diri untuk perjumpaan online malam ni. Kepada yang tak dapat hadir, saya dah buat recording, nanti kita akan sharekan link. Boleh tengok balik lah. Basically, perjumpaan malam ni, briefing malam ni more kepada macam mana pergerakan kita nanti kat sana lah. Daripada day to day, apa yang kita akan expect dan apa yang kita akan tengok kat sana. Tapi untuk permulaan, saya nak jelaskan sikit pasal flight. Kita ada masalah flight. So kita punya group ni terpecah kepada dua. Okay, tapi dia tak mengganggu itinerary lah, sebab program kita officially akan bermula pada 2 bulan Jun. Maksudnya kita punya flight kalau ikut sampai program asal kita punya flight semua sama, 31 bulan Mei akan sampai 5 pukul 5.30 pagi. Hari tu memang saya tak buat apa aktiviti. Hari tu plan kita adalah, semua boleh dengar Boleh dengar saya punya suara? Boleh dengar. Kalau boleh cuba yang lain komen sikit, boleh, takut nanti saya cakap seorang-seorang. Okay. Tak dengar. Okay, clear. Okay, semua clear, alright. Okay. Plan kita 1 bulan Jun tu, kita tak ada apa-apa aktiviti. Biasanya sebab kita punya long hours flight, biasanya saya tak ada buat fixed aktiviti lah. Cuma hari tu sepatutnya kita hanya kena pergi ke Bolivia Embassy, Consulate hari Isnin tu untuk urusan dapatkan stamp daripada Bolivia. Just put that. Boleh dah? Ya. Okay. Tak tahu sebab apa. Ya, tapi since kita ada masalah flight, sebab flight kita sepatutnya pukul 5 pagi, tapi sebab dah ada problem dengan Iberia, kita akan sampai 6 petang. 8 orang sampai 6 petang dan 8 orang sampai 6 pagi. Hello? I think you should have given us a printed itinerary so that we can baca. Macam ni kita orang nak dengar you bercakap, nak tulis at the same time and agak susah sikit lah, you know. Faham. Tak apa, yang printed tu saya akan berikan juga. Cuma setuju. Yang printed saya akan bagi. Cuma hari ni saya just nak briefing tentang satu, apa yang kita nak kena bawa kat sana, apa preparation kita kat sana lah. Sebab kita akan pergi ke 3 buah negara. 3 buah negara yang 2 negara tu consider high altitude, iaitu Peru dan Bolivia. Dan dari Bolivia kita akan melalui cross border overland by land. Benda-benda ni saya akan terangkan untuk hari ni lah. Yang macam itinerary tu nanti memang saya akan bagi. Cuma saya nak ubah pasal ada few perubahan tentang flight masuk yang domestik. Domestic flight pun kita dia ada flight hari yang sama tapi ada few timing yang berubah. Sebab sekarang ni bila jadi macam ni, flight diorang kurangkan flight, jadi terganggu sikit lah kita punya plan asal. Tapi still hari yang sama, maksudnya macam biasanya bila saya rancang, benda-benda ni saya dah ambil kira. Jadi hari yang kita naik flight tu tak ada hari yang aktiviti. Contoh macam nanti kita akan daripada Cusco ke Lima ke Cusco untuk ke Machu Picchu tu, maknanya hari tu hari perjalanan saja.
kita punya highlight dia esoknya. So bila berlaku apa-apa perubahan transportation macam ni, dia tak akan mengganggu kita punya program lah. Okay. Tentang visa. Okay, nanti je. Ya. Jadi dalam group ni, you akan split into 2 group ke? How many in the group? Tak. Dia macam ni. Group kita akan berat sama. Cuma isu dia sekarang ni nak sampai 5 hari tu je. Hari yang nak daripada KL je. Semua orang akan sampai hari yang sama. Saya tak faham. Jadi kita betul lah daripada Kuala Lumpur 31. One whole group. 13 orang tu sama ke? Satu flight? Sama. Tak. Dia yang itu sebab ada yang beli asing. Okay. Ada yang beli asing dan ada yang beli, dia macam ni, problem dia yang separuh ni dia beli sekali, maknanya 3 flight tu serentak. Problem dia bila flight yang ketiga tu ada masalah. Bila flight yang ketiga, maksudnya flight tu bukan by Qatar. Kita beli dengan tiket Qatar tapi operate by Iberia. Okay? Bila beli by Iberia, jadi Iberia akan suruh Qatar yang arrange kan. Walaupun tiket dia a bit complicated kat sini sebab dia code sharing. Jadi aku faham. Tapi bila kita kata, you kata ada yang group different flight ke masa daripada nak kelima tu nanti? Ya, betul. Berapa orang? You give the list lah. Kita tahu sebab apa. You ada Cik Hashim, Cik Syam ya. Dia punya satu group leader. Lagi satu ikut. Jadi adakah you supposed to have 2 kan? You kata kan? Betul. Dia macam jadi ni, maknanya adakah satu group itu dengan leader? Bukan. Dia sekarang ni leader, dia have another ticket. Dia pakai warna tiket. Warna tiket ni maksudnya memang asalnya dah split, tapi kita akan jumpa kat Madrid. So sekarang ni problem dia, bila saya check balik, tiket dia orang ni tak boleh ditukar. Macam Hisham dengan Roza, dia punya tiket, dia cuma boleh retime je, dia tak boleh tukar. Okay, so maknanya dia masa kita daripada KL, dia all tak ikut sama kita ke? Atau begitu macam mana? Okay, itu saya nak beritahu sekarang ni 8 orang ni, dia akan bergerak, Hisham akan gerak awal sebab flight dia tak boleh ubah. Okay, Hisham ni alone ke ataupun dengan bawa dengan orang lain? Dia dengan ada lagi 4 orang sebab yang 4 orang ni dia memang awal-awal dia beli asing. Sebab dia nak naik business class. Business class ni saya dah tengok tadi. Kalau combine 3 tu harga dia mahal. Jadi saya split kan. Okay, maaf ya. Boleh tak saya tahu Cik Hisham ni siapa? Is it supposed to be our group leader? Siapa? I mean, you know. Hisham, tolong Hisham. Hisham balik kat sini. Hisham. Bila? Hisham, kenalkan diri Hisham. No, actually kita patutnya, you know, you introduce lah siapa dengan siapa. I mean, kita tak kenal, don't assume that kita faham. First and most of all, berapa orang, siapa dia, dan macam ni now that you say kita ada grup-grup lain, saya pun bingung juga ni. Where I'm supposed to be. Betul. Betul. Itu kalau dia. Assalamualaikum, saya Hisham. Jangan minta sebab yang berasing ni masa kita nak pergi je. Itu je ada faham nak pergi tu, tapi kita nak tahu juga macam list who are the in the list yang pertama, list yang kedua, kita kena tahulah. So who are in the airport. Itu kita akan yang bukanlah saya mungkin macam ni. Kita faham boleh naik kapal terbang tapi nak tahulah siapa dengan geng kita tu. Ya. Okey, untuk yang naik awal, yang maksudnya yang tak berubah, maksudnya flight dia kekal awal. Sama. Yang pertama Hisham, kedua Roza, yang ketiga Datuk Rozali, keempat Datuk Zainul, yang kelima Datuk Yahya, Datuk Nismah, Dr. Azizi dengan Dr. Suryati. 8 orang. So yang ni Roza tak ada ni, dia dekat Jepun. 8 orang ni akan maknanya dia orang akan sampai awal lah. Maksudnya nanti kita akan arrangekan maknanya memang dekat sana nanti. Jadi 8 orang ni bertolak pukul berapa daripada KL? Dia akan bertolak pukul 10 pagi. The rest pukul 7 flight dia pukul apa tu? Lain lah? Lain. 10 pagi. Ingat isunya flight kita ni daripada ini
KLIA sampai ke Doha kan? Ya, betul. Okey, jadi kita jumpa kat Doha ke? Yang the rest 8 ni? Bukan, itu saya kata tadi, saya yang diorang ni kan memang daripada asal memang patutnya jumpa dekat Madrid, tapi flight tu memang dia totally dua booking yang berbeza. Maknanya macam Puan K yang lain ni, flight dia memang satu booking daripada KL around sampai ke Madrid, sampai ke Lima. Okay. Oh, satu booking. Isu dia sekarang ni, bila isu dia sekarang ni jadi saya merebah macam ni, flight yang satu booking ni, flight yang ketiga tu di cancel, dibatalkan. Jadi bila dibatalkan, saya cuba request flight sama dengan diorang ni, tapi dia kata tak available. Itu yang saya kena arrange balik lewat sikit, sebab flight sepatutnya diorang akan bertolak daripada Madrid ke Lima pukul 12.05 malam. Saya request juga flight tu, tapi flight tu tak available untuk yang dengan Qatar ni. Jadi yang available ke 1.20 tengah hari. Jadi bila saya dah arrange yang 1.20 tengah hari, saya terpaksa arrange lewatkan pula lah yang daripada Doha, daripada KL ni. Supaya tidak terlalu maknanya itu sebabnya you arrange kita punya malam ya? Betul, sebab flight yang ketiga tu yang problem. Flight ketiga ni saya punya limited lah, sebab flight ni saya Qatar masa saya nak deal tu pun sangat lambat, sebab masa tu tengah problem 3-4 hari saya cuba sebab dia tak boleh deal online. Okay, faham. Jadi you just give us the itinerary, you going to give us the Ya. Saya akan bagi flight ticket kita. Tapi isunya Syam tak ada, Rosa hello. Ya. Kita je lah ya. Saya sekarang ni masih cuba arrange lagi sekali. Sekarang ni saya tengah tunggu, saya hantar satu lagi email untuk salah seorang ni akan partner dengan yang kemudian ni. Cuma saya tak dapat confirmation lagi. Saya tengah sekarang ni you keep on saying flight yang ketiga ni ada masalah. Boleh saya tahu siapa yang flight yang ketiga ni? I mean, where are we right now? Flight yang ketiga maksudnya yang akan sampai, sekarang ni ada dua grup pelepasan, akan ada dua masa yang berbeza, hari yang sama tapi masa yang berbeza. Masa yang pertama pukul 10 pagi. Yang ini grup ni yang setakat ni dalam list saya, Syam, Roza, Datuk Zainul, Datuk Rozali, Datuk Zainul, Datuk Yahya, Datuk Isma, Datuk Azizi dengan Dr. Suryati. 8 orang. Yang selebihnya yang saya dah rearrange balik. Sebab kenapa saya rearrange balik? Sebab saya tak dapat slot pukul 12.30 malam daripada Madrid ke Lima. Itu je yang masalah dia. Sebab saya tak dapat, Qatar tak dapat bagi. Sebab Qatar pun limited, sebab dia pun terpaksa tumpang kapal Iberia. Jadi tapi saya tak boleh direct deal dengan Iberia. Saya kena direct deal dengan Qatar sebab tiket saya beli by Qatar. Jadi apa yang saya boleh terima, yang dia kata yang dia boleh masukkan, sebab saya kata tolonglah saya nak sampai hari yang sama juga. Itu je. Saya minta tolong itu je. Kalau tak dapat janganlah sampai, saya tak nak kacau program lah sebenarnya. Jadi dia kata the best yang dia boleh buat adalah dia masukkan slot satu beli kapal pukul 1.20 tengah hari daripada Madrid ke Lima. Jadi bila dah pukul 1.20 tengah hari daripada Madrid ke Lima, saya kena adjust pula lain kata sebab saya tak naklah terlalu lama, buat apa kita nak layover lama sangat. Sebab kan nanti ada 3 flight kan, jadi tu yang daripada 10 pagi tu daripada KL saya tolak pergi pukul 7 malam. Jelas tak yang tu? Cuma jadi masa transit tu ample time tak? Tak, saya memang masa dia memang cantik, tak adalah very short. Memang saya dah tengok bila saya first, saya securekan dulu tiket daripada Madrid ke Lima 1.20 tengah hari. Jadi dari situ pula Qatar tak ada masalah sangat sebab saya boleh adjust masa dia supaya tak terlalu pendek sangat time transit tu. Jadi masa saya check balik dia punya transit time. Lagi satu nak tanya Fauzi, bila kita transit tu mana kita check up bag kita bawa keluar and then tak, bag straight to the Lima.
Breakfast terima. Tak perlu breakfast terima. Itu je lah yang susahnya. Kalau dan boarding pass pun akan dapat di KLIA tu tiga kapal. 3 sekali lah. Jadi macam biasalah, tak payah just lalu transfer punya area tu je lah. Tak perlu nak pergi keluar, cop pasport, masuk balik, ambil balik luggage. Okay. In that case, okay lah. Saya faham lah. Itu senang lah. Sebab I worried sebab ada yang I pernah pergi kena keluar. Faham. Tak perlu sebab yang dia macam ni, sebab Qatar dengan Emirates dia ni one world. Jadi dia memang ada agreement yang boleh kata luggage tu kita boleh check in from KL straight to Delima. Maknanya tak perlu nak keluar masuk. Okay. Jadi sekarang ni that means all the 3 groups ni akan sampai pada hari yang sama lah di Delima. Betul. Cuma beza time saja. Okay, untuk yang second group yang Puan Sinozila, Puan Aziza, Puan K, Puan Zara, Cik Juko, yang lain-lain tu akan naik daripada KL pukul 7.40 malam, hari yang sama 31 Mei. Akan transit di Doha lebih kurang 3 jam, 2 jam 50 minit, which is more than enough lah. Sampai pukul 10.30 malam, sambung balik pukul 1.25 pagi. Lepas tu transit di Madrid 4 jam 50 minit. So is enough time. Dia tak ada perlu nak naik tak perlu nak naik kereta api ke apalah, memang terus ke kaunter terminal 4S. Dan akan sampai 5 pukul 6.20 pagi. 6.20 petang. Hari yang sama. On the first. Ya. First June. On the first, On the first. Sebab kita punya program 2 Jun. Jadi sebab tu saya memang masa tu sebenarnya kalau ikut dia cuba masa asal-asalnya dia kata nak tolak pukul 12.05 2 Jun. Saya kata tolonglah adjust 1 hari lagi sebab saya tak nak ganggu lah plan walaupun benda ni luar kawalan, tapi saya try my best. Sebab Qatar pun dia tak boleh nak jawab cepat sebab macam saya kata tadi, dia terpaksa harap belah ihsan daripada Ibira sebab dia orang kan code sharing. Jadi bila kes macam ni dia orang banyak kurangkan cancel flight. Sepatutnya ada 2-3 flight, sekarang tinggal 2 flight. So yang tu lah dia nak kena cramkan, dan kita pun dalam satu grup yang besar. Itu yang jadi option. Ingat tak option yang saya kata itu nak kena tukar flight ke LI je. So saya rasa saya tak naklah tambah duit terlalu mahal sampai 45,000 beza. Yang ni tak ada tambah apa-apa. Okay, settle tu. Dah faham. Okay, tapi yang you kata kita kena buat visa. Visa dekat situ ke? Tak, visa Lima tak perlu visa. Don't worry, you keluar nanti masa dekat Lima nanti saya akan bagi dia punya dia cuma tanya itinerary je. Tunjukkan itinerary dan settle. Dia tak akan tanya you nak pergi mana lepas ni, dia nak minta tiket you next lepas 5 you nak pergi mana, normally dia tak tanya. Cuma nanti mungkin dia akan detail sikit tentang kita punya barang makanan sajalah, dia punya custom. Apa barang makanan yang dia tak allow? Itu nak tanya juga. Kalau South America ni dia macam ni tau. Dia kalau by rules dia sebenarnya semua makanan daging tak boleh bawa masuk. Tapi dia ada macam orang kata apa, macam sebab ni pengalaman saya pergi banyak kali ni, dia ada satu kata grey area yang mana kalau benda tu ada labeling dia lepas. Maksudnya raw lah sebenarnya, kalau ikut raw dia tak bagi. Jadi kalau kita kata pre-packed meal tak boleh masuk ke? Dia kalau contoh kalau macam serunding dia rampas lah. Serunding dia rampas, kurma dia rampas. Tapi makanan yang ni kita semi-trick lah. Kalau boleh nanti kan kita beli retort tu kan. Retort tu nanti kalau boleh nanti saya akan cuba buat label ikan. Tak, contohnya macam saya beli yang macam nasi yang pre-cook nasi tu, commercial label. Commercial label sebaiknya bungkusan tu, dalam bungkusan tu dia ada label macam dalam kedai punya segala ingredient semua ada. Memanglah Cik Syam, kita bawa macam nasi lemak yang tu dalam paket tu. Betul. Travelers ni kadang-kadang dia nak save tempat, dia buka, dia keluarkan daripada packing yang luar tu. Lama-lama benda tu jadi macam, kalau kita nak beritahu kat immigration yang ini datang daripada sini, tu dia tak mau. Dalam original packing jangan keluarkan. Okay. Maknanya tak boleh bawa makanan lah. Tak, makanan yang siap dimasak, makanan yang siap macam kita makan pack kembara tu, cari pack kembara yang ada tulis ingredient, ada detail lah kalau dia nak tanya.
biasanya orang akan buang dia punya packaging tu, dia bawa masuk yang untuk yang nak koyak tu je. Itu yang bila kat situ dia tak dapat nampak label. Kan kalau dalam pack kembara tu kan kita buka dia punya dalam tu kan ada macam nasi, ada lauk kan. Tapi yang tu kan tak ada label. Yang tu just macam blank packing je. Itu yang tak boleh. Kalau commercial label, insyaAllah okey. Traveller ni biasa dia akan keluarkan untuk masuk dalam beg untuk kemas kan. So jangan biar dia dalam original packaging kalau nak bawa. Sebab kalau dia kalau dia nampak macam dia tak puas hati je, dia buang lah. Dia tak tanya banyak lah. Okay, kalau you bawa macam mi Maggi, all those things? Maggi okey, Maggi okey. Itu standard boleh. Maggi tak ada masalah. Dia masuk saya sekarang ni daging je. Dia macam meat. Maggi, bihun sup apa semua tu okey. Sebab dia consider itu vegetarian. Dia tak boleh meat je. Oh, tak boleh meat? Meat daging. Daging ni dia macam sensitif sikit. Contoh kalau kita beli serunding kan, dia bungkus plastik macam tu je kan. Itu tak boleh lah. Tak ada label, tak ada commercial label. Okay, faham. Alright. Lagi satu kena ingat satu, dia orang tak semestinya tahu cakap English. Itu masalah dia. Cakaplah bahasa Malaysia. Kalau English dia tak tahu, bahasa Malaysia lagi. That's what I did in France. Dia tak pandai cakap bahasa Inggeris, dia kata semua. Cakap bahasa cerita Melayu. Cerita dia puan, kita ni tak boleh masuk nanti macam mana. Kita nak masuk negara orang nak masuk bukankah ada translator kan? Kita boleh pakai ni kan, translate, Google Translate ke, boleh lah. It's okay, I faham. Okay. Lagi satu, boleh kita buat scissors ke, macam I pergi China baru ni kan, gunting kena confiscated lah, pisau pun tak boleh bawa. Itu I nak tanya. Selalunya I bawa small knife tau. Boleh ke? Ya Kak, benda ni kadang-kadang dia terpulang pada orang yang jaga. Sebab kadang-kadang saya bawa masuk makanan semua tak pernah kena bongkar beg pun. Tak, maksud saya macam pisau tau. Saya tahu tu. Pisau ni dia macam ni, pisau waktu ni dia hanya akan check masa kita nak naik flight. Bila kita dah keluar, kalau lepas dalam kargo tu dia tak check dah, dia check makanan je. Kalau custom kan scan balik dia nampak pisau buka. Sebab apa? I kena dekat China, dia suruh buka je. Dia suruh dia buka tau, dia tengok apa. Dia biasanya sebelum beg kita sebelum keluar dia akan masuk satu scan machine besar. Kat situ dia bila kita keluar tu beg tu dia orang dah letak stiker. Mana-mana beg ada stiker yang dia buka. Kalau tak ada stiker dia lepas lah. Maknanya dia tak adalah immediate masa tu baru dia nak ni. Jadi maknanya daripada luar tu dia dah ada stiker. Jadi kita tahu maknanya kalau ada stiker tu maksudnya dia nampak dia suruh buka lah beg yang ada stiker je. Beg yang tak ada stiker dia maknanya kita selamat lah. Kalau ada barang pun kalau tak ada stiker itu saya kata ikut nasib kita juga lah. Dia punya kat sana. Okey, saya tanya, makanan perlu bawa tak? Perlu. Yang Cik Fazil cakap tadi, jadi makanan perlu bawa ke tak? Ataupun kita boleh makan apa yang ada kat sana? Dia ada few tempat yang kita kena bawa. Contoh nanti dekat Machu Picchu, saya cadangkan kita bawa makanan kita lah. Sebab kat sana nak cari makanan halal susah. Lepas tu dia ada kedai seafood, tapi kedai seafood tu jauh, dia macam mendaki. Jadi kita buang masa nak tunggu hotel semua. Yang kat Machu Picchu tu better kita bawa makanan sendiri daripada hotel. Kita bawa sendiri lah, kita piknik je lah. Ke mana kena bawa makanan lah? Kena bawa makanan lah. Sebab kat sana, yalah kalau nak makan sana boleh tapi limited lah. Memang hari-hari takkan lah kan kita nak makan ikan hari-hari kan. Jadi bawa lah juga sikit, bawa Maggi lah kalau nak. Maggi lah. Apa kan. Ada yang ada halal saya rasa dekat last kali masa nak balik kat Kuito ada kedai India Muslim tu. Boleh lah nak makan ayam, biryani ayam. Kedai-kedai lain biryani juga ada tapi udang lah, bukan ayam dengan daging ni memang tak boleh makan lah. Sebab tak ada halal. Sebab dia orang ni memang community Muslim kat sana sangat limit. Okay. So clear yang flight ni, sebab yang ni yang saya macam serabut jugalah. Memang saya pun jenis macam ada mahal. Sebab kalau boleh kita tak nak lah pun pecah-pecah. Tapi sebab benda ni betul-betul luar kawalan saya. So tapi still kita dapat yang sama lah. Cuma nanti maknanya hari siapa yang datang kemudian tu nanti Isyam akan tolong applykan pasport visa untuk dia orang untuk hari masa you all pergi tour dekat 5 city tour tu. Sebab kita kalau boleh saya nak settlekan tu sebelum kita fly ke Cusco. Maknanya semua orang dah ada visa Bolivia sebelum dia orang terbang ke Cusco. Maknanya domestic flight lah. Cik Fauzi. Ya.
Saya nak tanya, boleh ke bawa kettle ataupun periuk kecil? Boleh. Boleh. Okey, lagi satu yang RTE ready to eat tu kan, kadang-kadang dia ada pemanas yang bila kita tahu air dia Tak boleh. panas. Tu flight tak boleh bagi tali naik flight. Yang tu nanti kan tak pasal-pasal bag kena tarik keluar. Yang tu boleh bawa tapi yang tu kena keluarkan. Yang pemanas tu tak boleh naik flight. Okey. Tak faham Cik Fauzi, apa maksud you pemanas? Because kalau kita beli benda tu dalam satu pack tau. Betul, dia kena keluarkan lah. Macam memang saya tahu, memang dia bila letak tu dia automatik air tu akan jadi panas kan. Benda tu tak boleh. Itu memang rules regulation by airlines. Kena cari yang tak ada pemanasnya, makanan stok yang tak ada pemanas. Rendam dalam air panas. Cari yang rendam dalam air panas. Tak boleh apa-apa ni, itu regulation by airlines. Sekarang kenapa pasal kita boleh boarding nanti? Sebab dia takut terbakar atau flight nanti. Saya dengar ada kes lah benda tu terbakar. Kan orang tak bagi. Okey. Ada satu regulation terbaru pula sekarang ni. Power bank. Power bank tak boleh charge tu satu. Tapi masa dekat atas flight kena letak dekat dengan kita. Tak boleh simpan dalam bag dekat atas kompartmen. So nanti letaklah dalam handbag kita masing-masing power bank tu. Biasa kita simpan dalam bag letak kat atas kan. Nanti maksudnya sebelum nak masuk flight tu elok siap-siap jangan nanti kat atas baru nak cari-cari. So power bank tu kena dengan kita. Itu regulation terbaru. Itu tak ada masalah sangat. Tapi tak boleh charge lah. Charge kat flight pun ada tempat charge kan. Boleh charge kat situ lah. Wi-Fi semua macam mana kat sana? Okey, untuk sambungan internet dekat hotel semua ada Wi-Fi. Tapi untuk perjalanan saya cadangkan mana-mana handphone yang ada boleh beli eSIM, kita beli eSIM. Maknanya untuk internet lah. Tapi dekat hotel semua ada Wi-Fi lah. So kena ambil roaming jugalah. Roaming atau eSIM? eSIM ni maksudnya eSIM lagi jimat lah sebenarnya. Roaming dia ada, saya tak ingat dia punya package tapi biasanya saya guna eSIM je. Okay, Encik Fauzi, can you suggest eSIM yang mana, brand apa yang saya biasa pakai Monty, MONTY. Nanti saya share kat grup. Nanti saya tulis sekarang eSIM kan. eSIM biasa saya guna brand Monty. Dia nanti yang ni pun kalau tak ada beli nanti Kak Sani Syam boleh tolong buatkan. Boleh share lah tu macam mana. Tapi saya ada orang saja saya beli Hello 1010. Does it okay? Hello 1010 ni zaman saya pakai dulu lah sebab Hello 1010 kalau saya tak silap saya masa zaman tak ada eSIM dia satu kekurangan dia tak boleh nak tethering. Dia tak boleh nak hotspot. Orang tak boleh, kita tak boleh share dengan orang lah. Kadang-kadang ada orang buat dua handphone kan. Satu handphone gambar, satu handphone ni. Jadi untuk yang Hello 1010 ini saya tak tahu sekarang lah. Saya pakai pun saya ingat before COVID dulu memang dia tak boleh nak tethering. Dia tak boleh nak hotspot. Sebab itu satu. Kalau pakai kad ni, kad lain ni kan, dekat sana coverage dia kurang sikit lah. eSIM ni bagus lagi. Tak lah, memang ada eSIM tapi itulah saya kena beli dia punya tu kan. Kita kena beli dia punya tu apa? Kad dia. No, eSIM tak ada SIM card. eSIM tak ada SIM card, beli online je download. Faham. Tapi ini kan I tahu tak ada SIM card tapi dia punya data tu kan. Kenapa ke data dia? Tak, maksudnya kalau yang Monty tu dia kan kita ni pergi 15 hari, 20 hari kan. Jadi nanti dalam apps tu dia ada package dia nak 30 data, 30 gig ke, 20 gig ke. Dia memang ada 30 hari tapi 30 hari tu ada yang 1 gig, ada yang 5 gig, ada harga dia tak samalah. Nanti saya akan ambil di mana kita boleh beli ni? Beli kat sampai sana pun boleh tu. Sebab dia kan online, janji ada internet je sampai kat hotel ataupun nanti kat KLIA pun boleh juga. Sebelum pergi kalau nak saya belikan pun boleh juga. Kalau pakai Telkom saja tak boleh? Telkom saja boleh, cuma saya rasa sebab dari segi takut coverage. Sebab saya tak tahu dia partner dengan siapa kat sana. Sebab saya tak nak pakai Telkom, saya beritahu apa yang saya nak pakai lah. So far saya pakai yang tu, kecuali Bolivia. Bolivia ni semua network tak dapat sebab dia memang stand alone. Bolivia memang Monty ke, Telkom ke, apa benda ke memang tak ada kat sana. Sebab dia tak ada dia yang kawan saya yang kerja telecommunication tu kata dia memang ada banyak sangat network jadi dia memang kena beli SIM card sana. Tapi Bolivia pun sekejap dia duduk 3 hari je. So tak perlu kat hotel internet, cuma masa jalan-jalan tu je lah tak ada. Yang untuk yang internet Bolivia saja tak ada, tempat-tempat lain InsyaAllah semua ada.
Kita untuk kita kena baggage 23 kilo 23 kilo betul. So sana laundry senang ke? Senang. Laundry biasanya macam ni, kecuali Galapagos. Kat Galapagos tu dia memang ada tempat laundry dekat dengan hotel. Maksudnya kita boleh hantar sendiri, tapi tempat-tempat lain biasanya saya suruh hotel buat je lah. Oh, kena ke hotel je. Kecuali Galapagos. Galapagos ni kan tempat turis, jadi banyak sikit lah dia orang punya kedai-kedai laundry yang berhampiran dengan tempat penginapan kita. Kalau macam dekat Cusco ni ada, cuma dia macam apa, Cusco bukan, Oleh Tambor ada, tapi Oleh Tambor tu awal lagi, biasanya hari ke-5 ke-6 lah kan baru kita nak hantar laundry kan. Jadi hari ke-5 ke-6 tu kita dah dekat 1, 2, 3, 4 benar kat Cusco. Kat Cusco ada, Cusco boleh. Nanti Syam kita laundry semua Syam akan tolong buat. Jangan risau, dia dah tahu kat mana tempat. Lagi satu kan, you kata yang ni high altitude. High altitude tu how high? Do you need some oxygen ke apa ke? Okay, yang ni setakat ni pengalaman saya tak adalah lagi sampai perlu oksigen, tapi saya prepare jugalah oksigen tu. Apa yang saya boleh cadangkan, nanti saya akan bagi tahu nama ubat, boleh makanlah 24 hours sebelum sampai. Biasa saya pun makan juga kadang, ubat tu at least tak adalah kita banding tu just makan pil dia, tapi bukan sampai pun makan. Maksudnya katalah kita nak sampai esok kat Cusco tu kat 5 okey lagi. Capital City maksudnya dari KL ni tak payah makan, sebab kat 5 tu je 400 kaki je. 100 lebih je. Yang sampai yang ribu-ribu tu dah bila kita cross ke Cusco nanti, ke area Machu Picchu tu. Maksudnya one day before, 24 hours before nak fly tu, nak sampai, masa tu makan lah. Itu nanti pun Isyam makan betul kat group lah. Dia akan remind lah, okay sekarang siapa nak makan sekarang. Tapi maknanya you kena bagi tahulah apa je nama ubatnya. Ya, saya akan bagi tahu. Saya akan bagi tahu, ataupun kalau perlu nanti saya tolong belikan nanti, sebab dia tak perlu banyak pun, saya ingat dalam 2, 3, 4. Tapi saya rasa kan kita yang dah ada selalu jumpa doktor ni, baik tanya doktor kita lah. Takut ada ubat-ubat lain nanti tak kena nanti kan. Syam, I hari-hari jumpa doktor tapi tapi tu doktor lain tu. Kena bawa banyak baju tebal ke? Baju tebal tak perlu banyak, sebab macam ni, dekat sana time yang kita pergi ni, belah-belah Peru ni dia tak ada 4 season. Dia kita pergi dry season, dia dry dengan wet, hujan dengan tak hujan macam kita lah. Okay. Cuma bawa tu supaya nanti takut dia macam windy, angin. Dia tak ada, cuaca tak sejuk sangat lah. Tak sejuk. Dia berangin je. Dia bukan macam winter season lah. Okay. Dan belah Galapagos tu agak panas lah. Panas macam kita ada pulau kan, island. Okay. Lagi nak cerita apa lagi? Makan dah settle, SIM card dah settle. Visa nanti saya akan settlekan, Nuri, dan untuk stamp tu Isyam akan settle kat sana. Untuk visa nanti bayar kat dia dah $50. Bawa just standby cash $50. So currency hanya bawa US dollar dah okey ya? Okay, yes, currency bawa US dollar dah okey. Cuma nanti bila sampai 5 tu kita tukarlah duit soles, sebab kadang-kadang kita nak beli barang-barang yang ke pasar-pasar tu kita tak terima kad kan. Itu pun tak apa, itu pun Syam akan tolong. Hotel kita ni memang betul-betul dekat center, jadi kalau nak keluar contoh kita metrik, katalah kita biasa tour kita pagi pukul 9 sampai pukul 5 macam tu kan. Kata lepas tu nak jalan-jalan ke apa, insyaAllah selamat je malam-malam pun, sebab area tu memang area orang ramai yang dia bukan area yang macam dark area lah. Memang dia selama saya pergi pun selamat lah, cuma jaga macam biasa je lah, berhati-hati macam biasa lah, tapi selamat lah kalau nak jalan-jalan dekat area area tu, dekat area hotel tu, dekat 5. So sana banyak hanya guna cash je lah. Dia boleh pakai kad, macam makan semua boleh pakai kad. Maksud saya tadi kalau kita nak beli macam kat bazar, kat kedai-kedai tepi jalan tu kan, macam kadang kita nampak yelah bila kad macam ada benda yang kita nak tengok lah kan. Kita ingin nak beli ke, kat pasar tu dia tak terima lah kad. So maknanya at least ada sikit lah, macam mungkin tak payah banyak. Kalau tanya saya nak tukar berapa, $100 cukup lah. Maksimum $150 lah untuk 8 hari tu. Untuk tukar solat. Yang lain tu sebab semua boleh pakai kad. Macam makan semua boleh pakai kad. Jadi sebab nanti kalau nak tukar balik, dia lepas tu kita pergi negara Bolivia, dia dah tak pakai lah duit tu. Dia dah duit lain. Bolivia langsung kalau sebab Bolivia dia boleh ada kedai-kedai yang kita nak pergi, kalau nak beli macam beli souvenir, dia boleh terima roller, dia accept roller.
Cuma nanti standby jugalah dolar yang kecil kan, jangan kalau takut 100 nanti dia tak ada duit dia, tak ada duit dolar, dia pulang balik duit dia, nanti kita rugi pula. So nanti just standby je lah duit dalam 10-20 dolar macam tu kan. Kan itu untuk duit ni lah, duit untuk beli sebila dengan makan. Duit just bawa dolar, saya update kat sini bawa USD tau, jangan bawa duit currency lain selain USD. Sebab contoh kalau kita bawa euro, kadang-kadang dia orang ni tukar sama je rate dia, dolar dengan euro. Tu rugilah kita sebab euro yang kita beli kan mahal. Yep, clear. Okay, dari segi kita punya, once dah selesai yang first tadi tu yang macam kan kabut sikit pasal flight tu, so bila kita punya aktiviti akan bermula 2 hari bulan. 2 hari bulan tu macam biasa daripada awal program kita akan start. 2 hari bulan tu just city tour. Maknanya kita akan pergi macam city tour ni macam biasalah, pergi dia punya old town, historical area, lepas tu area tepi laut, Miraflores, dan akan break untuk lunch macam biasalah. Solat biasanya saya recommend kita solat kat hotel lah. Sebab ada masjid tapi masjid dia di kawasan yang tak berapa selamat nak pergi. 5 ni ada banyak dia punya panggil distrik tau. Contohnya distrik dekat airport ni adalah distrik yang tak selamat. Sebab tu kalau sampai airport tu memang saya akan minta orang tunggu kita stay dalam terminal je, jangan keluar. Tapi dekat tempat hotel yang kita duduk tu, Miraflores ni kalau kat KL saya boleh kata macam Hartamas lah, macam Bangsa. Kawasan-kawasan CBD lah, business center. Jadi kat situ banyak polis jaga lah, terkawal lah, selamat lah. Dia ada banyak tempat yang macam yang maksudnya yang masjid ni pula terletak di daerah lain. Jadi kalau kita nak patah nanti lagi kira macam takut kita kan dia pakai tudung semua kan. Jadi saya recommend sebab biasanya dalam tahun season macam ni maghrib dia lambat. Jadi sempatlah kita solat jamak takhir dekat hotel, selesa sikit lah. So hari ketiga, maksudnya 3 hari bulan, maknanya kita satu hari, kita akan setiap tempat ni kita akan stay 2 malam. Jadi saya rasa kita ada cukup rehat lah, tak adalah macam sampai esok nak check out, Memang setiap tempat ni kita akan stay 2 malam. So 5 kita akan sampai 2 malam, maknanya siapa yang sampai pukul 6 petang tu, terus ke hotel, dia biasa 1 jam lebih lah, pukul 8 lebih insyaAllah aku boleh sampai. Lepas tu stay rehat dulu, besok pagi ada breakfast dah include dalam plan ni. Kita punya tu biasa start pukul 9. Macam biasanya esok tu saya tak adalah buat macam heavy punya aktiviti sebab kita tak ada nak adjust masa semua. Just pergi city tour lah, city tour ni macam biasa lah kan, kita pergi macam saya kata, yang ada punya old town, tempat-tempat dia punya historical area. 3 hari bulan kita akan tinggalkan 5 yang kita akan ke Cusco. Ini kita akan naik domestic flight. Domestic flight dalam pukul 11 pagi. Jadi kita sempatlah breakfast dulu. Maknanya kalau pukul 9 pagi kita dah ada kat airport. Breakfast biasa pukul 7, pukul 8 kita gerak lah. Biasa daripada hotel ke airport dalam setengah jam macam tu je. Itu pun sama, nanti Syam akan tolong check in kan semua. Dekat situ pun dah complete luggage. Luggage untuk domestic pun dah 23 kilo. 23 kilo dia banyak tau, dia bagi 23 kilo. Lepas tu kat atas tu boleh bawa 12 dengan 7 untuk domestic. 23 kilo tu dah confirm, tapi kat atas tu dia bagi lagi 2. Maknanya personal 7, lepas tu satu lagi untuk hand carry 12. Kita naik Latam Airlines, South America punya airline lah. Perjalanan penerbangan lebih kurang sejam lebih je, sejam setengah. Kemudian bila sampai je, yang ni sampai dia terus lah, tak ada nak libatkan immigration ni lah. Sampai nanti bas akan ambil kita akan pergi lunch dulu. Sebab ini kita akan pergi ke satu daerah nama dia Ollanta Tambo. Ollanta Tambo ni bukan Machu Picchu lagi, tapi port stop untuk ke Machu Picchu. Jarak dia dalam 2 jam lah daripada bandar Cusco ni. So 5 fly ke Cusco. Cusco kita pergi lunch dulu. Tapi on the way ke tempat hotel penginapan ni, saya ada satu stop. Stop ni dia panggil Cultural Village. Dia adalah dia buat persembahan, dia cerita pasal dia mau pada macam craft ini, dia ni tempat ni koperasi tau. Dia macam koperasi orang lokal lah, macam kalau nak support nak beli apa benda macam alpaka punya material ke apa kan. Tapi sebenarnya tujuan saya stop tu untuk solat sebab tempat tu agak bersih.
untuk solat. Takut nanti sampai, saya tak nak lah sampai lewat-lewat solat, jadi kita tak ada pressure sebab takut nanti kadang bila jalan nak ke hotel tu Air Tambur ni dia pekan kecil, takut trafik tu stuck sebab kita ada bas akan keluar nak daripada stesen kereta api semua tu. Jadi saya tak nak nanti kita terlepas solat, jadi kita break solat dekat cultural village tu. Ada air, ada toilet, bersih lah tempat tu. Nak beli tak beli tu belakang kira, dia tak ada paksa pun. Saya beri tu guide, saya kata saya nak berhenti sini, at least siapa nak beli, belilah, siapa tak. Tapi tujuan utama dia untuk solat. Okay? 3 event tu hari Rabu. Okay, hari Khamis yang kita punya highlight. Hari Khamis, maknanya sampai Air Tambur kita lihat malam, esok tu kita ada full day pergi Machu Picchu. Okay, dia kena faham tau, Machu Picchu ni dia day trip je. Kita tak tidur kat Machu Picchu, kita tidur dekat pekan nama Oleh Tambur. Pekan Oleh Tambur ni ke Machu Picchu dalam sejam setengah naik train. Tapi cantik habis je, dia akan lalu sungai, lereng sungai sampai ke stesen dekat stesen Agua Calientes ni nama pekan dekat Machu Picchu pula. Oleh Tambur ni tempat yang kita tidur. Agua Calientes ni sampai situ kita kena naik bas lagi. Jadi tak ada isu nak memanjat daripada bawah ke atas. Memang sampai tu tukar pula naik bas. Naik bas dalam setengah jam. Baru sampai ke itu masuk. Cuma saya nak pesan untuk ke Machu Picchu ni make sure jangan tinggal pasport. Pasport kena bawa sebab dia orang nak check. Kadang-kadang orang check untuk tiket semua nanti saya pas kat Syamah. Tiket dia elektronik je, dia scan je, tapi dia nak tengok pasport juga. Okay. So itu hari keempat tu. Okay, hari yang keempat ni jugalah yang saya kata kalau nak prepare makanan, sebab kat sini cabaran sikit lah Satu, kita buat makanan kita sendiri, lepas tu kita kena carilah pot-pot yang sesuai, ada macam bench ke apa, kita duduk kat situ, makan. Kemudian nak solat. Solat pun tak ada proper place lah kat sini. Kalau nak selamat, biasanya kadang saya solat atas kereta api on the way balik lah. Sebab kita tolak balik pukul 3 petang, 3 lebih petang. Kadang-kadang kalau rasa macam tak berselesa kan, nak cari-cari tempat, nak solat tu, solat duduk je dalam kereta api masa on the way balik tu. Balik ke hotel dekat Oleh Tambur. Ada soalan setakat ni? Setakat kita punya intern masuk pukul, dia ada time, kita masuk pukul 11 pagi ke Machu Picchu. Kat atas Machu Picchu ni pula dia satu kompleks arkeologi. Okay. Kita boleh ada kat sana sampai 4 jam. Jadi kita tak payah rushing sebab dia ada masuk mula-mula tu dia macam mendaki sikit tau, tapi dia ada anak tangga lah, dia tangga lah. Then you have your own time untuk ambil gambar. Sebab saya tak hire guide kat sana, sebab kalau ada hire guide ni kita tak enjoy sebab dia nak suruh kita dengar benda semua. Sebab kadang-kadang benda tu kita boleh tahu, tapi kita lebih nak orang kata apa, nak reflect lah kat sana, kita nak tengok sendiri macam mana 500 years sebelum ni dia boleh bina so-called palace 2000 batu kilometer daripada bawah kan. Jadi kalau guide ni dia cerita, kita macam kita punya perjalanan tu mungkin stuck lah, sebab saya faham dalam masa yang tak semua yang nak dengar sangat apa yang guide ni nak cerita, tapi guide ni dia akan push kita lah, cepat kan. Jadi masa kat atas tu nanti kita boleh set kita siapa nak jalan dulu, jumpa kat mana, yang tu nanti Syam akan bantu. Dia one way je, dia tak akan sesat dalam tu, walaupun dia besar, dia jalan dia one way je. Kita ada 2 guide, mungkin seorang akan handle depan, seorang akan handle belakang. So akan bila kita akan naik dan turun bas yang sama, tak ada orang yang akan naik bas dulu. Tadi kita naik dari bawah ke atas, bas yang sama. Masa turun pun bas yang sama. Maknanya kita tak pecah grup. Kat atas tu je lah sebab mungkin ada orang nak relax sikit ke, nak ambil gambar ke, nak macam-macam lah nak buat kan. Jadi sebab ni this your tip. Waktu Machu Picchu ni pun kata apa, Seven Wonders kan. Jadi saya bagi masa yang secukupnya untuk semua orang. Cik Fauzi. Ya. Dekat kat atas tu nak tanya, dia ada facility toilet tak? Tak ada. Pergi toilet sebelum masuk tu ada toilet. So saya akan duduk kat situ. Sebelum pintu masuk tu memang ada toilet. Okay. Nanti dia sampai ke atas. Okay, macam ni, sampai ke atas, kita tak payah kelang kabut sebab dia kita punya kata lah, saya rasa entrance kata pukul 11, dia bagi masuk sampai 11.30. Maknanya pukul 11.30 tu, dia ada buffer lah, bukanlah ngam-ngam pukul 11. Mana kita punya time. Jadi sampai tu, pergilah settle dulu semua, take time dalam 10-15 minit, setelahkan semua, okay, dah settle semua, baru kita batu sama-sama. Yang ni seorang Syam kat depan, Rozal kat belakang. So make sure guide ni akan pantau lah. Maksudnya tak ada orang yang tak masuk asing. Masuk asing sekali. Okay, toilet dia bersih atau ada water system dia okey ke? Macam mana? Toilet ni
public toilet kan, sebab atas tu mungkin bersih tapi sebab orang keluar masuk tak berhenti, jadi saya cadang bawa kita punya air ni sendiri lah. Sebab saya tak nak, saya to be honest saya tak nak masuk, tapi setakat yang masuk ni pejam mata. Saya memang tak nak masuk toilet kat situ kan, so memang saya settle dekat bawah, dekat Singerapi ke kat sana sebelum saya naik bas. Kat bawah tu okey lah, jadi pergi toilet kat bawah dulu sebelum kita naik bas. Okay, toilet dia sitting, squatting? Sitting. Toilet bukan toilet cangkung lah, toilet yang ada ni lah, toilet biasa lah. Ya ke? Ya, sana dah moden lah, tak lah macam Central Asia semua tu. Sana okay, so far toilet dia isu tu tak ada, isu dia cuma yang kalau public toilet ni bersih ke tak bersih je lah. Tapi kalau kita pergi tempat lain semua tu bersih. Dia tak ada macam kat Malaysia lah, dia ada pipe ke tak ada kan? Kita kena tak ada, dia tak ada bidet. Dia kita bawa sendiri botol air lah. Botol air lah. Okay, so hari tu highlight, jadi hari Khamis tu kita memang seharian lah. Mana kita punya aktiviti ke Machu Picchu. So balik saya cadangkan, kalau ni pendapat saya lah kalau boleh, sebab nak ambil wuduk dalam train pun okey, sebab train dia tandas dia besar, bukan tandas yang macam ngam-ngam badan kita je. Tandas dia memanjang, buka pintu tu macam deluxe room punya hotel punya tandas lah. Saya boleh kata dia ada sinki, dia ada ada cermin yang besar. Jadi kalau biasanya kalau tanya saya akan solat dalam kereta api lebih selesa lah solat duduk. Nak ambil wuduk senang, tak macam sebab sekarang kita tak tahu sebab kebersihan tempat kat Machu Picchu tu kan, nak solat tu. Biasanya saya akan solat dalam kereta api on the way balik lah, solat duduk macam tu. Tapi terpulang kat tuan-tuan lah, kalau nak solat awal nanti kita cari kiblat lah. Ada juga yang solat awal kan, pergi ke toilet yang kat situ lah, kat tempat stesen kereta api tu ada toilet, boleh solat, boleh ambil wuduk kat situ. Okay, so hari ke-4 hari Khamis. Okay, kakak ni clear? Ada soalan tak sebelum saya teruskan ke daerah lain pula? Air di hotel tu kena mineral water ke boleh masak air yang pipe tu? Masak air pipe boleh, air pipe. Biasa air pipe boleh masak. Masak lah, tak boleh minum, dia tak boleh minum direct daripada pipe lah, tapi kena masak lah. So safe lah air pipe tu kita masak, tak payah mineral water lah. Safe. Dia okey, soalan ni bagus juga. Kalau tanya saya safe, tapi at the end bergantung kepada perut masing-masing enggak, ketahanan ataupun ketahanan usus masing-masing. So kena pakai mineral water lah to be safe. Tapi dekat sana mineral water tak mahal sangat pun. Biasa okey lagi murah lah, beli yang 1.5 ml tu kan. Dekat bawah tu memang ada kedai. Okey lah. Okay, saya nak cerita sikit pasal Oleh Tambor ni. Kita punya hotel just dalam 300 meter je daripada stesen kereta api, tak jauh. Cuma nak pergi dinner jauh sikit. Sebab fokus saya nak cari hotel yang orang kata comfortable dekat dengan train station, sebab kita punya train pagi, biasanya pukul 7 pagi. Breakfast kat sana pukul 5 dah start, sebab dia tahu memang semua orang akan keluar awal. Dia orang akan start awal pukul 5 pagi dah breakfast. And breakfast hotel ni pun quite luxury lah, sedap lah, banyak, okay, cukup kenyang lah. Kalau nak tapau 2-3 biji telur pergi nak tabu okey je. Tapi jangan nak pergi dia nampak sebab dia memang kata makan kat situ je. Kan? Tapi maknanya makan pagi tu kita boleh, masa cukup lah untuk sementara nak tunggu lunch. Kita mungkin lunch dalam pukul 1, pukul 2 macam tu lah, lepas kita dah naik semua kan, pukul 1, pukul 2. So in order daripada pagi tu saya rasa is more than enough lah. Dengan dia bukan simple breakfast, breakfast dia banyak pilihan, ada buah, ada banyak pilihan. Okay, cuma isu dia tadi daripada hotel tu nak ke tempat, kan kita sampai tadi daripada Cusco pukul 12, saya anggaran saya dalam pukul 6 petang lah kita sampai hotel. 6 petang tu dah dekat maghrib lah, 6.30 macam tu. Jadi kalau nak pergi dinner mungkin lebih untuk yang nak berjalan lah, sebab dia punya area tu jauh sikit dan dia tak mendaki, tapi dia macam mendata macam saya rasa 10% kot nak ke tempat-tempat dia punya square ni, kedai-kedai makan ni dekat square lah. Tapi for those yang nak tengok environment waktu malam dekat Oleh Tambor, boleh je lah. Ataupun nanti saya cuba cari kalau ada tuk-tuk boleh tahan dalam RM5 macam tu je lah. Tu nanti kita tengok macam dekat sana nanti lah. Kalau siapa larat lah nak keluar, biasanya tak keluar dah sampai rehat je lah, sebab esok kita nak pergi Machu Picchu kan.
nak beli souvenir ke apa memang dekat square lah. Okay. Boleh saya Kejap. tanya, may I assume that dalam bilik ada kettle and all that? Okay, dalam bilik ada kettle, dia bukan semua hotel sebab dia hotel kat sana ni kadang-kadang dia ada kekangan dari segi keselamatan. Jadi kalau tanya saya sebab kalau siapa nak pakai kereta better kita bawa yang kita punya apa panggil yang boleh lipat tu. Ada yang tak ada. Ada yang tak ada. Bukan semua ada. Contoh yang saya boleh kata macam tak ada ni macam kat Oleh Tambu tu tak ada lah sebab dia memang tempat untuk biasanya orang terus pergi Machu Picchu je. Jadi dia bit basic tapi bilik dia besar. Dia ada bagi mineral water tapi saya rasa tak ada kereta. Mineral water je dia. Macam dekat Cusco tu okey lah. Cusco bandar besar 5 tu ada lah. Sebab dia city kan. Saya try tunjuk sekejap. Kalau malam pada time kita balik hotel selalunya sebelum maghrib ke macam mana? Sebelum maghrib. Tapi saya rasa solat lah jangan tunggu sampai lah. Memang sampai tu dah border time. Saya takut nanti kan sebab kita nak bila kita turun tu kita ramai orang akan turun kereta api jadi kita mungkin terpaksa stop jap ni jadi kita takut masa kita terbuang kat situ. Jadi solat ni important kan. Saya rasa kita solat train lah jangan sampai tunggu dekat hotel untuk on the way balik daripada Machu Picchu. Itu lebih selamat lah. Takut nanti kita nak terkejar-kejar semua kan. Maknanya dinner lah kita kena keluar Dinner je. Nampak tak saya share screen gambar ni? Nampak tak? Nampak. Tak nampak? Nampak. Ni hotel kita. Dekat Oleh Tambu. Ada binatang ni penjaga ni. Alpaka ni. Ada alpaka. Keliling ni memang dia punya Oleh Tambu ni dia valley tau, dia lembah. Ini yang saya kata tempat yang kita akan berhenti Kila Suma ni tempat dia punya cultural village lah. Untuk kita stop solat. Ini yang ni sebenarnya orang-orang koperasi dia lah, koperasi wanita kat sana. Ini airport dekat Cusco. Kita sampai lah tengah hari macam ni lah. Dia kecil je airport ni. So sampai nanti kita lintas jalan, bag semua nanti guide akan bawa ke kereta lah. Ni dekat Cusco. Okay, then kita akan patah balik ke Cusco. Hari Jumaat tu kita akan ke Cusco ni dia bandar lama tau. Dia dulu macam capital of Empire Inca. Cusco ni dia punya ibu kota lah. Sekejap. Saya cari. Okey. Ni okey kat sini ni nak nampak gambar ya. Ini adalah dia punya main spot kita nak bergambar. Ada banyak yang saya cuma berharap masa kita pergi nanti yang ni nasib lah sebab cuaca kat sana ni tak tentu juga tapi ada yang terang ada yang gelap pada bulan 10 ni. Cuma bulan 10 cuma kadang-kadang ikut nasib lah tapi kalau biasanya memang akan nampak lah cuma dia berkabut atau tidak je. Tak adalah tertutup semua. Kalau dia tertutup semua tunggu dah 5-10 minit dia akan keluar, dia akan hilang. So masa hilang tu saya kata tadi saya tak nak ambil guide sebab kita nak bergambar takutnya bila dekat nanti dia asyik cerita je, kita takutnya bila dia dah tegang kita pun tak sempat nak ambil gambar. Ni crane yang kita naik nanti ke Machu Picchu. Inilah spot dia. Tapi tak ada gambarnya lah Cik Fauzi, saya tak nampak. Tak nampak? Tak ada gambar. Okay, You tak share kot lagi. Saya sekejap. Nampak tak?
Nampak ke tak? Ada. Baru nampak. Okey. Ini saya kata ni yang spot, yang hotspot untuk dia ada banyak teres tau. Maknanya kalau kat sini penuh, naik atas sikit. Ini dengan yang ni spot lain. So dia ada banyak spot lah yang memang akan ramai lah orang, jadi kita kena queue sikit kan di atas ni. Ni maksud saya ni lah dalam komplek dia macam ni lah. Jalan-jalan batu-batu. Ni Syam kat sini, ni bulan tahun lepas. Tahun lepas bulan 10. Inilah maksud saya kat sini lah. Ini adalah Machu Picchu lah ni, komplek Machu Picchu lah. Kita akan buat satu loop jalan kaki sampai turun balik. Ini yang saya kata entrance nak masuk tu. So masuk ni dia akan check ni pasport dengan tiket. Tiket nanti saya akan printkan untuk bagi kat Syam. Semua orang akan dapat salah satu lah. So maksud saya kat sini lah yang kita akan bergerak sekaligus. Siapa nak pergi toilet, kita tunggu dulu. Baru kita akan queue sama-sama. Dia ada orang tolong dia. All in all agak-agaknya berapa kilometer kita jalan lagi dekat Machu Picchu? Dalam Machu Picchu tu, saya rasa sampai 2 kilometer. Dia sebab kita stop-stop, kita jalan stop. Lepas tu dia turun tangga, dia curam sikit. Jadi kita tak rushing lah kat sana. Dia kalau sebab dia ada banyak section, tapi section lain tu section untuk climber. Macam kita nak santai ni, dia memang dia panggil classic road. Classic road ni dia macam untuk khas untuk bergambar je. Dia buat. Ni tempat tunggu bas. So kita sampai ni kita kena queue tunggu bas lah. Ni lah maksudnya kalau nak pergi toilet dekat area sini lah. Sini banyak kedai-kedai. Beli sikit-sikit, minta bilet pergi toilet. Dan bas ni pula dia akan tengok kita punya tiket entrance. Baru dia bagi beratur. Kalau lambat lagi dia suruh queue, dia suruh duduk dulu. Dan bas ni memang ada setiap jam dia memang ikut kita punya entrance time. Ini sebaik kita keluar dari station. Apalah, ni dekat dah sampai ni nama tempat ni Gua Kaliantes lah. Gua Kaliantes ni pekan sebelum kita naik ke atas. Jap. Habis. Lepas tu esoknya kita akan ke Cusco. Perjalanan ke Cusco lebih kurang dalam 2 jam juga lah. Kita biasa hari tu saya tak rushing sangat. Saya kadang kita bertolak dalam pukul 10 pagi hari Jumaat tu. 5 bulan. So sampai Cusco kita letak beg. Okay, satu lagi kita nanti beg dengan kita naik tak sama. Beg-beg semua akan naik kereta lain. So memang selesa lah. Tak adalah nak mangkuk beg ke apa. Beg memang saya akan allocate ke kereta lain. Jumaat 5 bulan kita kat Cusco. Biasanya kita akan pergi tengok macam mana sama ada kita nak pergi tour city tour atau lunch dulu. Biasa saya recommendkan kita pergi lunch, pergi tour jap lah. Tour ni pun just macam penerangan tentang bandar Cusco mungkin dalam 2 jam macam tu. Dan kita pergi lunch. Lunch dekat Cusco sama ada kat sana yang saya pernah jumpa yang sedap, kedai restoran India, Indian food. Siapa ada masalah nak makan India? Ada tak? Ada, semua boleh? InsyaAllah semua boleh. InsyaAllah Jangan pedas ke? Pedas tak? Itu kita boleh ajar kat dia, jangan cakap dia jangan pedas lah. Maksud saya yang paling dekat dengan selera kita saya rasa makan India je lah. Sebab kalau makanan dia orang seafood dah lama muak juga kan nak makan. Daging semua pun tak cuba. Dia memang makan daging tapi kita tak boleh makan daging dia kan. So itu yang kalau saya cari pun saya cari yang India. India kalau macam setengah tempat ada biryani. Jadi pelbagai jugalah. Yang ni dia bagi macam makan nasi putih dengan itu apa lah. Udang kot. Udang sambal lah. Tapi dia minta tak pedas lah. Tapi yang you cakap tadi masakan India tu dia serve daging ke ayam ke? Taklah, janganlah minta ayam. Okay macam ni India ni dia tak serve pork. Tapi kita tak boleh lah makan daging ayam dia. Daging ayam dia sebab dia tak. Maksud saya veggie lah. Veggie atau prawn lah. Atau udang. Okay. Itu maksud saya. Ikan ada tak? Ikan ada. Ikan ada. Ikan ada. Maksud saya at least kita dah terselamat lah daripada pork kan. Itu je. Kan. Okay. So hotel yang saya ambil kat Cusco ni betul-betul center.
Dia betul-betul dekat depan square. Jadi lepas biasanya pukul 3 petang ke 4 petang tu saya bagi all time lah untuk jalan-jalan sendiri. Dan Cusco pun selamat. Tapi dia orang sangat ramai kat sana. Dia memang ada setengah company yang tak tidur kat Oleh Tambu. Dia buat road trip, day trip daripada Cusco pergi Machu Picchu, tidur Cusco. Maknanya jauh lah perjalanan dia. Tapi saya tak nak lah, mungkin penat atas jalan. Sebab tu saya decide untuk tidur kat Oleh Tambu tadi. Banyak company yang akan stay kat Cusco sebab pilihan hotel banyak. Oleh Tambu ni memang kena booking cepat. 6 bulan kena booking lah. Kalau tidak memang tak dapat hotel yang kita nak lah. So jadi kat Cusco ni memang ramai lah. Dan hotel ni, saya kata tadi kan, hotel ni dekat dengan per square. Dan malam yang kita pun stay kat sana pun kebetulan malam weekend hari Jumaat, malam Sabtu. Jadi mungkin agak bising sikit, tapi dia memang bagi yang dah tutup telinga tu. Dia memang agak ada pencebaran bunyi sikit lah, sebab kadang dia orang ni dah malam minggu, dia orang pesta memang sampai tengah malam lah. Okay, hari yang best satu lagi adalah hari Ahad 7 bulan. Sorry, hari Sabtu 6 bulan. Hari Sabtu ni kita akan pergi ke satu lagi station, nama dia Rainbow Mountain. Sekejap saya share gambar je. Sekejap saya share sekejap. Rainbow Mountain ni nak kena jalan jauh tak? Sekejap saya nak terang ni, sekejap Nampak lah? Kecil sangat. Tak nampak. Dia ada macam Rainbow Mountain macam dekat China. Ya. You kena fokus tu, ambil tick satu mana yang nak present. Saya dah tick ni, saya dah tick satu lah. Tapi tapi kita tak. Okay, sekejap saya try lagi. Saya try sendiri You buat share slide. Okay, sekejap. Okay, nampak? Motor ni. Nampak. Besar kan? Nampak. Mountain ni tak nampak. Nampak tadi. Okay, kita pergi naik motor ni, naik motor tau. Ni mencabar sikit, naik scrambler ni. Mountain dia 2 colour je Motor, dia macam ni lah. Dia punya colour brown dengan light brown dengan beige. Brown, beige, dia macam ni lah. Memang itu je colournya ataupun depend on the season? Okay, depend on the season. Kalau tahun lepas tiba-tiba unexpected, sama saya pergi tak pernah jumpa, tiba-tiba snow. Dah macam dekat Swiss lah. Putih semua. Bukan rainbow lah. Dah tak nampak rainbow lah. Ini dia tak ada, dia macam ni lah, dia tanah kan, warna tanah, tapi dia panggil Rainbow Mountain sebab ada colour, tapi bukan colour rainbow, bukan ada colour tapi bukan colour rainbow lah sebenarnya. Betul lah. Naik scrambler tu siapa yang bawanya? Bukan kita lah yang bawa yang pastinya. Orang situ lah, orang kat sana. Dia macam ni, orang kat sana, dia yang tu pun dah include, siapa nak naik boleh, tak nak naik boleh, tak ada pasangan, saya dah include, saya bayar apa-apa. Naik scrambler ni, kita tak tahu kita naik ni lelaki ke perempuan sebab dia pakai full face. Okay. Kemudian kita pun tak tahu gaya riding dia macam mana. So tak jauh lah berjalan? Jalan jauh. Jalan, kalau jalan, sebab tu saya bagi motor. Jalan, saya pun tak sanggup. Tak, maknanya kalau naik motor tak jauh lah berjalan? Tak jauh lah. Kalau naik motor tu mungkin dia cabaran dia kan kat sini. Bukan soal bila dah sampai kat pos tu, nak naik ke puncak tu, cabaran dia altitude. Dia bukan soal jauh dekat. Kita main nipis sangat. Tapi itulah nanti kat sana pun sama juga. Kalau siapa, take your time. Sebab kita private trip, tak ada campur dengan orang lain. Kita tak ada masa yang macam okay, you kena ada kat sini 2 jam. Tak ada. Sampai you kat atas, relax, ambil gambar semua dah okey, kita turun. Tak ada lah, naik tangga tak ada? Dia tangga tanah, dia macam tanah. Tangga tu lah, dia natural punya step lah. Dia tak ada lah tangga yang tak tinggi lah.
Sekejap. Kalau dekat China tu tinggi. Dia ni kat puncak. Tinggi tu sebenarnya kalau tanya saya taklah tinggi sangat. Dia subjektif. Dia tak tinggi tapi dia landai ke atas. Dia tak adalah macam menaik yang macam curam tu. Tak ada, maknanya tak ada climbing lah, tak ada mountain climbing macam tu tinggi tak lah. Tak ada. Dia tapi dia ada tali sebelah tu untuk pegang. Lepas tu kalau penat kita boleh stop sekejap. Sebab concern saya bukanlah jarak, saya tahu semua orang masih steady tapi it's about altitude. Itu yang menyebabkan kita tak larat. Sebab dekat sini dia punya altitude dia 5,026 meter. 5,000 ni lah, dia tulis ni. 5,036. Okay, what are the steps that you take for prevent atau precautions atau for safety? Adakah somebody in the group ada bawa oksigen ke? Ada. Emergency. Dekat sini kita ada local guide. Oh, okay. Dekat sini kita ada local guide, no worry. Dia biasanya dia standby tapi biasanya dia akan bagi satu minyak tau. Minyak ni dia ada style dia nak sedut. Dia memang akan masuk ke hidung dan akan rasa pedih. Tapi sebab pedih tu lah yang akan hilangkan kita punya pening. Jadi dia macam ni, bila kan bayangkan kita ambil minyak angin, kita buka kat tapak tangan, kita sapu-sapu kan. Lepas tu biasanya kita tekap kat mulut, tekap kat hidung, kita tekap macam ni, kita tutup sepenuhnya. So bila kita sedut tu, memang terus sampai ke rongga-rongga hidung. Baru dia rasa macam lega sikit. Kalau nak tahu bayangan tinggi dia boleh nampak dalam gambar ni. Gambar belah kiri ni. Nampak tak orang kat belakang tu? Gambar yang belah kiri tu nampak kat belakang bawah tu. Belakang tu Ruang lah. Belakang dia belakang. Yang ni kita kat atas ni. Belakang dia tu nampak. Berapa lama naik scrambler tu? Tak, kejap je. 10 minit. Tak lama lah, 10 minit. Nanti saya share video saya naik. Saya share video saya naik sambil saya ambil video. Nanti saya share kat grup. Tengok apa jalanan dia macam ni kan. Naik dan turun lah naik scrambler ya? Cik Bozi, you muda bukit. Kita ni dah faham. Dia bukan dia. Peluk je lah rider tu. Kalau Nanti dia bawa laju nanti. Bukan kita tahu dia lelaki perempuan pun. Allah tahu. Untuk keselamatan darurat. And okay, so itulah yang tempat sini sejuk tak? Nak tanya, tempat sini sejuk. Yang ni sejuk lah. So bawa baju tebal. Sebab dia kat atas ni angin. Dia atas ni sejuk bawa je lah pakaian, bukanlah winter coat tapi untuk sejuk. Dia biasanya kat atas ni kita duduk dalam biasa setengah jam dan ambil gambar dengan alpaka semua tu kita turun lah. Yang penting nak dapat achievement duduk atas tu je. Naik dan turun ikut naik itulah motosikal tu. Nanti kena ingat nombor motosikal tu sebab nanti turun dengan dia bukan orang lain. Jangan turun orang lain tak. Dia ada bagi kad ke? Ada bagi nombor ke yang kita Ada. Dia ada bagi tiket. Tiket dia ada nombor. Kadang-kadang lupa ni. Kita ni tahulah. Nanti tiket nombor tu nanti macam ni tapi tak apa dah worry. Apa-apa jadi kita ada local guide, ada si Carlos kawan saya tu kat sana. Dia akan settlekan semua. Local guide tu tahun lepas dia turun naik pimpin. Orang kita. Budak ni bagus lah. Kalau dia memang jaga kita lah. Saya kawan dengan dia dah lama lah. Dia 2017 ni. Oh lama tu dah begini. Okay, so jadi itu hari Sabtu. Maknanya hari Sabtu ni on the way balik tu kita singgah untuk lunch. Kat situ pun boleh solat juga. Memang saya jarang solat macam tahun lepas. Kita gigih juga nak solat dekat hotel tapi nak masuk Pusko tu dah sesak, dah terlajak. Jadi tahun ni saya harap kita solat terus kat situ je lah. Tak nak ambil risiko lah. Sebab dia memang kalau ikut jarak dia tak jauh. Dalam mungkin bila kita Google Map tak jauh tapi sebab jam dekat nak masuk ke hotel tu. Jadi saya rasa this year Hisham Iman solat dekat tempat lunch. Jadi dah selesai solat dah tak pening-pening kepala kan. Betul. Selesai kan. Okay.
Okay, so itu hari Sabtu. So sebab sebagai reward dah selesai buat aktiviti mencabar, hari Ahad hari yang best juga, kita naik scenic train 10 jam. Kita jadi orang VIP lah. Sekejap saya tunjuk ada tak gambar scenic train ni. Sekejap saya cuba share dulu. Okay. Okay, nampak tak gambar besar? jam kan? Train 10 jam. Kita dalam train, dia train ni dia ada open deck macam ni. Nampak kan? Ini gerabak last kali. Dekat gerabak ni dia ada cultural show, tapi dia akan panggil ikut gerabak. Maknanya ikut gerabak A, B, batch by batch lah. So dia ada buat lah macam dia punya tarian tradisional. Kita boleh lepak kat sini lah. So ni dalam dia. Dia consider macam dining punya coach lah. Dalam train ni breakfast dengan lunch dia bagi. Include. Okay. Nampak kan? Nampak. Okay, then cargo, bag semua dia akan masuk gerabak khas. Dia macam naik flight lah. Kita akan check in, bag semua dia akan settlekan. Dia akan bagi kita tag luggage. Kita je bawa badan kita dengan barang-barang keperluan je lah. Okay. Apa sama juga solat pun dalam train lah. Kita sampai dah maghrib. Ada soalan? Ini perjalanan ni, kereta api ni perjalanan ni daripada Cusco tadi sampai ke Puno. Puno ni yang ada tasik Titicaca. Yes, Lake Titicaca. Tapi kereta api sebenarnya lalu tepi tasik, tapi kita sampai tu dah maghrib, tak nampak sangat lah tasik dia. Tapi in between tu dia akan berhenti kat satu tempat ni, nama dia La Raya. Ni view sepanjang jalan lah. Kebanjaran Andes, lalu kampung-kampung orang asli dia. Kita akan stop kat sini. Ni yang berhenti La Raya. Ni the highest peak lah. Kita kena makan ubat tu sentiasa ataupun only certain places sahaja? Saya cadangkan sebab dia Puno ni lagi tinggi, so saya rasa better makan je lah satu hari satu. Sebab, tapi again try dapatkan nasihat dari doktor dulu lah. Sebab saya tak tahu your condition, body condition macam mana. Tapi biasa saya makan je sebab tak nak pening-pening kan. So selesa je lah, maksudnya kita okey lah sebab tempat dia macam Machu tu tak tinggi sangat. Modern Mountain tinggi tapi Puno ni lagi tinggi. Jadi sebenarnya dia dah lah, kita dah boleh kata dah macam get used jugalah badan kita. Tapi untuk play safe, makanlah satu sebiji. Okay. So perjalanan dia hari Ahad ni memang hari, maknanya relax lah. You all dalam train je. Setelah berpulas naik Menua Mountain semalam. So sampai dalam 6 petang terus check in rehat lah. Okay. Then hari seterusnya hari Isnin kita tidur satu malam dekat Puno. Esok tu kita pergi ke Tasik Titicaca. Tasik Titicaca ni akan ada 2 aktiviti tempat kita pergi. Satu lagi urus floating island. Urus floating ni macam kampung terapung lah. Dia pulau ni dia buat, kampung ni dia buat daripada macam jerami dalam tasik tu. Untuk hari ni lunch provided, dah disediakan. Kita makan ikan fresh daripada tasik tu. Okay. Tapi ada satu lagi tempat kita panggil Tequila Island. Sekejap saya check dia punya gambar je Nampak tak? Dia punya nampak? Signboard ni. Nampak tapi jauh no. Ni nampak? Nampak orang halus-halus. Pas saya zoom ni.
Ni okey. Ni tadi okey. Okey. Ni dia punya ni lah, dia punya Puno punya apa sebelah dekat ferry kita nak boat kita nak naik ke pulau Urus Floating Island tu. Ni boat dia. Boat dia macam ni. Boat ni besar tapi kita je, kita tak campur dengan orang lain. Kita je dalam boat ni. Dengan ada local guide sekali. Ini okey. Sekejap saya nak tunjuk dia punya. Inilah dia panggil Floating Island tu. Floating Island. Ni boat Ferrari dia orang. Maksudnya ni boat ni nanti kita naik juga. Sebenarnya kita naik ni just nak bagi tak support dia orang lah. Nanti kita bayar duit dekat dia punya orang yang tolong kayuhkan untuk kita ni. Ini semua trip bulan 10 time yang kita pergi ni lah. 9-10. Kat sini agak panas. Tak payah bawa baju sejuk. Cuaca kat sini panas. Ni tempat kita lunch. Okey, tempat kita lunch ni agak berbukit sikit tau. Jadi kalau siapa tak larat boleh stay kat sini sebab dia kita akan naik sampai ke square dia. Kat square tu samakan lah macam dia punya pertunjukan lah, cultural, adalah tarian-tarian dia. Siapa nak pergi boleh jalan lah, kalau tak siapa tak larat. Kat sini memang kena naik, kena mendaki dekat Tequila Island ni. Dia orang ni semua Spanish speaking ya? Dia cakap, dia bukan Spanish, dia ada satu bahasa dia, bahasa Quechua. Dia bukan Spanish, dia bahasa orang asli dia. Tapi dia faham lah Spanish. Dia ada own language dia kat orang dalam pulau ni. Ini pun nanti bila kita kat sini nanti dia ada penerangan, ada cerita lah macam mana cara dia orang survive. Lepas tu family planning dia orang macam mana, semua kahwin, semua ada semua. Nanti memang akan ada orang yang kat sini, bukan local guide yang book kita ni, memang orang ketua kampung dia akan ceritakan dengan kita. Among us ada yang pandai Spanish, ada yang Spanish speaking guide ke ataupun that anybody can speak Spanish or Portuguese? Tak apa, yang Isyam boleh sikit, Isyam boleh cakap sikit. Boleh lah. Tapi sebenarnya since kita memang ada orang kat sana dan orang yang bersama kita tu memang boleh cakap English. So setiap tempat memang akan ada local guide. Maknanya every place yang kita pergi akan ada local guide. Jadi kita tak perlu risau lah, apa-apa masalah kita tanya dia je, dia akan settlekan. Macam Isyam dia akan bantu dia check in hotel, uruskan kat airport. Tapi nanti penerangan tentang tempat tu, apa-apa yang related dengan tempat tu, historical ke apa, memang saya sediakan orang kat sana. Mana local people sendiri yang diorang memang fluent English. Ni yang atas boat tadi lah, boat yang local ni kan. Ni dia punya ketua kampung ni lah, ketua kampung ni perempuan pakai topi yang baju merah ni. Dengan nak try baju dia pun boleh kak, lepas tu bagilah tip kat dia sikit. Ni kampung ni, ni yang orang yang cerita dia. Kat sini ada juga jual souvenir. Dia sebenarnya souvenir ni more kepada kita nak tolong dia orang je lah, sebab dia orang punya income memang depends on apa, dia ada banyak tau pulau-pulau yang terapung kat sini dan dia bergantung ikut giliran, to be fair. Jadi bila masuk tu akan ada toll gate tu akan betul you kena pergi pulau mana. Jadi semua orang akan dapat bahagian yang sama lah hasil pendapatan dia orang daripada tiket boat tu. Ni macam dia jual apa benda tadi, apa saya pun tak tahu nak cakap apa ni, yang handmade punya ni kan, alas meja ke apa ni, table mat. Okay. Weight kita 23 kilo je Zah. InsyaAllah cukup. Tadi ada 23 kilo je. Baju pun dah habis dah. Tak apa, benda ni ringan je, belilah satu je, sikit-sikit buat souvenir kan. Sebab pas orang sampai sini ni. Tapi package boleh 12 kan? Ya, boleh, tapi soalnya sekarang on the way yang 12 tu dalam domestik ke? Nanti nak balik KL. Oh, domestik je. Kalau KL 7 kilo je. Ya. Nasi dah habis makan dah, ringanlah beg. Kan makanan. Okey. Ni dalam ferry lah, selesa lah. Memang ferry ni besar, so kita dalam belakang je. Ni lah dia barang-barang ni. Tapi to be honest lah, saya cakap tu lah, barang dia agak mahal sikit lah pada keluar sebab tempat turis kan. Tapi bila beli ni niat nak tolong diorang je lah. So, okay, kita kat sini pun sehari suntuk.
Lepas tu baru esok tu kita akan cross border ke Bolivia. Okay, cross border ke Bolivia, sini kita dah selesai visa, jadi tak ada lama sangat lah. Cuma nanti dia akan tanya, nanti Isham akan, itu pun sama juga, itu Isham akan jaga, dia akan tanya berapa lama kat Bolivia dan hotel mana. Ingatkan yang tu je lah, dia kata berapa lama, itu masa nak cek pasport ni, dia akan tanya dua benda tu, berapa lama dan hotel apa dekat lapas nanti. Nanti kat itinerary tu adalah. Oh, itu kena tunjuk vaccination card lah. Tak. Vaksin tu masa nak apply. Oh, masa apply je. Maksudnya kat situ kita apa dia? Kena bawa tak? Bawa ni bukan untuk Bolivia. Bawa ni kadang-kadang airlines dekat sana tu dia buat gila yang nak ke Ecuador. Saya pernah ada satu kes, seorang staff yang ni dia punya vaksin dia cicir dekat Cusco. Jadi bila dekat lapas dia nak pergi ke Ecuador, dia tak boleh terbang. Sebab airlines tu nak tengok yang original, dia tak nak tengok gambar, dia tak nak tengok digital, dia nak tengok physical, real. Yang buku pula. Buku, ya. So, bawa gambar dengan tu ya, dengan vaccination card tu. Vaksin yang kuning tu kan. Data lah. Bawa je lah. Bawa je lah. Dah ada kan, bawa je lah. So, dia nak tunjuk cross border punya ni. Sekejap. Okay, ni border dia jalan kaki je lah. Daripada dia macam Thailand apa, Bukit Kayu Hitam pergi ke Danau. Juga jam ke Danau. Wah, kecil lah border dia. Cuma since kita dah ada visa, so tak adalah macam dia nak tanya banyak sangat. Visa tu nanti dekat 5 tu, nanti yang saya concern tu nanti dia akan stamp, dia akan bagi stiker. Once ada stiker tu, kalau sampai tak ada stiker, boleh apply kat sini. Satu lambat, satu harga dia dekat $200. 3 kali ganda, lebih 3 ganda. Kita buat $50 je, ini $200. Tapi lambat lah, tapi kita ada, sebab tu saya sebelum kita fly tu, saya nak boleh sertakan visa Bolivia ni. Supaya kita punya perjalanan pun smooth lah. Okay. Kita akan sampai hotel dekat Lapas dalam pukul 4 petang. Boleh lah solat jamak takhir dekat hotel masa dalam perjalanan ni. Kita akan gerak pukul 8 pagi, dapat breakfast. Lepas tu kita berhenti untuk lunch. Lepas lunch tu, saya tak ingat lunch tu, bukan, kita cross border dulu baru lunch. Cross border dulu baru lunch, lepas lunch terus pergi ke hotel. Dalam pukul 3, pukul 4 lah paling lambat dah sampai dekat Lapas lah, dan relax lah. Pada tarikh Lapas Selasa 9 bulan. Okay. Hari 10 hari bulan Jun, hari Rabu, kita ada Cusco City Tour. Lapas City Tour. City Tour dekat Lapas. Lapas ni antara ibu kota tertinggi di dunia. Apa yang best Lapas ni, satu keunikan dia, dia ada public transport. Public transport dia naik cable car. Pernah dengar public transport dia cable car. Cuma ada kat negara ni je, Lapas. Dia ada banyak line lah, ada 10 line. Tapi kita try mungkin 2-3 line je lah. So kita akan lalu atas mountain. Sekejap. Nampak tak? Saya share ni. Ni lah cable car dia, memang lalu atas rumah orang lah. Ni line merah. Lepas tu kita akan stop di dalam stop. Dia punya bus cable car. Dia punya transport, public transport dia cable car sebab geographical dia memang gunung ganang bukit kan. Nampak ni padatan dia. Padatan Bandar Lapas. Ini kita ambil gambar daripada dia punya viewpoint. Lepas tu kita akan pergi juga pagi tu, kita akan pergi ke Valley of the Moon. Valley of the Moon ni dia macam
dia punya landscape dia macam Kapadokia dekat Istanbul, dekat Turki. Turkey. Ini kan. Cuma be careful sikit lah sebab dia agak slippery kan. Dia tak, di sini tak banyak hujan, jadi berdebu ni. Ni Valle della Luna, Valley of the Moon. And kita akan pergi, last sekali kita akan pergi dia punya bazar lah petang tu untuk beli souvenir, beli gambar sikit kat dia punya ni dan habis. Lapas kejap je. Ni. Lapas pun sama, kalau dekat lapas ni saya rasa tak payah tukar duit lah. Sebab makan kita boleh pakai kad, lepas tu untuk kalau nak beli souvenir ni dia orang $5, dia orang accept $. Ada soalan sebelum kita ke Ecuador? Tak ada, saya teruskan. Nanti after this you will give us the printed itinerary Ya betul, saya akan bagi. Okay. Bagi insyaAllah esok malam boleh? Sebenarnya ada sikit lagi saya nak ubahnya jadual flight tu. Okay, saya nak betul. Sepatutnya dalam itinerary asal kita daripada Lapas kita akan terbang ke Guayaquil. Guayaquil another city dekat Ecuador. Yang ini sebetulnya ni flight tu dibatalkan. Jadi kita akan divert ke Quito. Sebenarnya kita pergi sini ni dia sebab apa nak ke Galapagos, dia tak ada international flight nak ke Galapagos. Galapagos ni mesti datang daripada mainland dia. Maknanya sama ada daripada Quito, bandar Quito ataupun bandar Guayaquil. Tapi plan asal kita memang kenapa saya nak pergi Guayaquil, at least kita dapatlah landing di different airport. Kita tak buat apa-apa buat situ je, pergi tidur, esok pagi kita akan fly ke Galapagos. Tapi bila saya check tiket hari tu, flight yang hari yang saya nak tu dah dibatalkan, tak ada. So kita akan ke Quito lah. So dari Quito kita akan terbang ke Galapagos. Time zone dia punya beza masa tak ada beza banyak lah. Kita akan ke Quito 2 kali lah, pergi dah balik. Kita tak ke Guayaquil. Thank you. No, thank you. Okay, sekejap. Sekarang kita tidur 1 malam kat Quito ni, kita just transit 1 malam je, just tidur je. Bila saya kata just tidur je 1 malam, nanti Syam akan remind juga, kita beg besar tu kita tak payahlah nak punggah-punggah. Just bawa prepare pakaian untuk malam tidur dengan besok pagi nak fly ke Galapagos. Sebab kita sampai sebab tak payahlah nak buat naik turun beg sebab 1 malam je. Jadi sampai pergi lunch ke apa, sebab sampai dalam 2 tengah hari. Lepas tu boleh relax jap, esok kita ke Galapagos, ke GPS Galapagos Santa Cruz. Yang tu yang baru beg besar, kita akan duduk 2 malam. Ini kita dah sampai Galapagos. Galapagos ni kita sampai, hari sampai ni kita akan pergi ke area penyu tau. Ke penyu gergasi jap. Ni kita akan pergi ke tempat apa? Kura-kura the giant kura-kura. Ni besar ni. Weather dia tak sejuk Galapagos panas. Galapagos tak sejuk. Galapagos Island panas lah. Boleh bergambar dengan binatang ni 150 tahun. Usia dia. Ni kita boleh sampai, lepas tu dia ni kita akan pergi sini lah. Airport dia kecil je. Airport dia just kecil je. Kalau pergi mana ni? Ni antara tempat benda-benda yang kita akan nampak lah kat Galapagos ni. Ada tak siapa ada masalah mabuk laut? Ada problem tak dengan masalah naik bot? Ada tak?
Sebab ada sekali kita akan pergi ke satu bergelombang tak? Laut tu Yes, gelombang. sangat laut gelombang. Sangat-sangat gelombang. Ya. Pening lah. Itulah saya tanya, maksudnya kalau ada prepare buatlah. Sebab kita akan cross Pacific ni tau. Sebab nanti kita kat Galapagos 4 malam. 2 malam pertama dekat Santa Cruz. Tapi hari ketiga tu kita akan bermalam dekat Isabela Island. Kita pergi another landscape yang cantik. Tapi kita tak nak lah pergi pagi balik petang. Kita akan tidur kat sana. Jadi perjalanan daripada nak ke Isabela Island tu agak bergelora lah. Dia punya transport macam mana? Dia punya boat dia tu besar ke kecil ke? Untuk ke Isabela Island dia tak ada private boat, dia public boat. Maksudnya kita dalam saya ingat berapa orang 30 orang kot. Macam besar lah. Macam dia tak besar. Nanti saya dapat share gambar, saya akan share juga size boat dia. Dia tak besar. Makan pil yang sama. Oh, itu saya tak pasti. Bukan pil lain, itu pil altitude. Ini pil mabuk laut ni lain ni. Saya rasa nanti tanya Puan K, husband dia doktor. Dia boleh beli patch yang letak belakang telinga tu aja. Kalau mabuk laut. Itulah sebab ada nak tanya boat dia tu open ke ataupun tutup? Open. Saya pernah pergi Lombok, pergi ke mana tadi pulau dia satu. Ya Allah, bergelora you. Dia naik, turun, naik. Dia bumpy lah, bumpy. Bumpy bergelora lah. Yes, dia bumpy lah. Itu boleh mabuk laut tu. Itulah mana kita prepare lah, InsyaAllah ada penyelesaian ni kan. Tapi at least kita beritahu awal, jadi boleh prepare. Takut tenggelam dia. Tapi dia bagi life jacket kan masuk on board kan. Jacket confirm dia bagi, kita wajib pakai life jacket, memang wajib. Itulah satu cerita. Berapa lama dalam boat tu? Berapa lama? Untuk ke Isabela Island dalam 2 jam setengah. Masya Allah. Lama tu. Sampai nanti pucat muka. Tak, maka buat tidur terus lah. Maka buat tidur je dalam. Tapi kita experience sebab nanti kita akan naik ada dengan tourist sikit, ada dengan local people. Sebab dia macam pulau ke pulau kan, kira macam public transport dia lah. Dia tak ada provide yang kita nak. Saya tanya juga, boleh tak saya nak boat tu untuk saya je. Dia kata memang dia orang tak provide. Kemudian kita kena naik public boat lah. Tapi semua tu dah disettlekan lah. Dia sampai bukan sana hopping lah, pergi satu tempat aja. Kita mana dekat Galapagos ni kita akan pergi 3 island sebenarnya, Santa Cruz, Bartolome, Isabela. Tapi Bartolome ni kita boat besar, dia macam katamaran. Yang tu macam best lah katamaran kan, 2 tingkat. Tapi yang tu day trip. Maknanya daripada Santa Cruz pergi Bartolome, ambil gambar semua, snorkeling ke apa, lepas tu patah balik. Siapa nak snorkeling pun boleh sebab dan pakaian pun disediakan. Pakaian mandi. Tak payah bawa di KL. Kalau boleh, saya boleh kalau siapa yang pandai snorkeling lah sebab nanti kat bawah tu kita jumpa penyu. Cantik tau kat laut dia. Kita kena bawa tuala ke? Bawa apa? Tuala. Towel Tu dia bagi. Oh, ada okay. kat boat. Kat boat provide. Dia provide yang macam baju mandi tu, macam bukan baju mandi, kita panggil apa swimsuit tu. Memang masa sampai tu kita boleh pilih size, boleh try size tu siap. Mana baju tu kita pegang 3 hari. Dia bagi wetsuit lah. Wetsuit lah, ya. So tapi jadi adalah overall kan? Tapi dia overall punya kan? Yelah, terus. Tapi sama kita je, orang lain tak ada. Tak, air dia sejuk tak? Jadi dugong lah waktu tu. Air dia sejuk ke? Air dia sejuk tapi kita pakai pakaian tu tak rasalah sejuk. Okay. Yelah, betul lah. Boleh nampak Galapagos ni diverse heaven actually. Boleh nampak kuda laut. Ada kuda laut. Kuda laut yang besar. Yang betul-betul rare kan, masa dekat satu tempat ni dia akan masuk kanal yang sempit. Bawah kita ni penuh dengan shark. Baby shark. Shark. Ya. Mula saya masuk tu saya ingat ini kayu ke apa. Rupanya memang ikan shark lah. Anak-anak dia memang berderet-deret. Dia statik je. Dia tak attack lah. Dia okey. Dia apa sih? Dia untuk yang ni, untuk nak snorkeling ni kita bayar berasingan ke macam mana? Semua dah include. Oh, dah include dah. Kecuali siapa nak pergi diving je lain. Tapi yang kita nak pergi ni snorkeling bukan diving
Tapi saya faham. Diving optional lah. Siapa yang nak boleh juga nanti arrange kat sana lah. Tapi yang snorkeling ni, saya sini tahu dia kata saya dah include tapi tak paksa. Dia tak semestinya nak kena turun lah. Kalau siapa nak lihat atas boat, lepak-lepak, ada minum semua dia kat atas tu. Air semua dia provide. Nak lepak-lepak boleh juga. Macam tahun lepas 14 orang, 16 orang, saya rasa 5 orang je turun. Lain semua lepak kat atas je. Lepak atas boat. Tapi macam saya kata, saya dah provide semua lah. Baju, masa semua kita dah provide. Atas kita lah nak turun ke tak je. Okay. So try lah kalau siapa yang dah biasa dia bagilah jaket tak payah pandai berenang, tak apa. Dia memang kita terapung je lah. Kan? Saya harap grup ni lagi ramai lah akan turun sebab bawah dia cantik. View kita nampak binatang-binatang yang betul, snorkeling. Kan? Yeah, actually is apa ni, orang yang diverse heaven they call it, macam kat Sipadan and things like that. It was going, yeah. It's a dream for divers actually. Betul. Saya setuju. Okay, lagi satu saya nak beritahu the best dekat Galapagos ni. Dia ada makan malam, dinner memang kita makan lobster. Lobster lah. Cuma ada cuma juga sebab kalau ikut time saya pergi ni memang season dia. Tapi tahun lepas dia ada tiba-tiba ada satu restriction. Kerajaan dia macam ada, tak tahu kenapa dia block sebab dia orang tengah buat benda lain untuk elakkan ekosistem lah so called. So dia ada, maknanya dia block nelayan-nelayan untuk tangkap lobster. Kalau tapi tu lah saya kata, saya boleh beritahu macam tu je lah. Cuma kat sana nanti kita harap tak adalah benda-benda yang mengejut-ngejut macam ni. Sebab tu government dia punya punya dasar kan. Dan murah lah, dalam $20, $10 je dapat makan lobster. Malam-malam memang makan lobster je lah. Saya juga nanti akan tunjukkan kedai yang memang tak ada serve pork. Memang satu kedai tu dia tak serve sebab memang kedai situ pork tu is macam kata normal lah. Ada satu kedai tu dia memang tak serve pork. Kita makan kat situ nanti. Tapi kalau tak nak makan lobster pun, ikan ada juga. Ikan dia fresh juga. My dream ikan udang is to build a powerlifting gym. Why are you not doing it? Because it's a lot of capital needed. Okay. So kita 2 malam pertama dekat Santa Cruz. Hari ketiga tu kita boat pergi Isabela. Tidur satu malam kat Isabela. Esok tu kita pergi satu Los Tuneles yang macam kawasan underwater terowong. Lepas tu kita balik ke Santa Cruz, tidur satu malam dekat Santa Cruz. Maknanya ada total dekat Galapagos 5 hari 4 malam. Lama. Sebab kita sebenarnya trip ni jadi mahal tu sebab saya include Galapagos lah. Flight daripada mainland dia ke Galapagos je dalam sejam lebih tu almost 3,000 return. Cost untuk flight saja. Mahal lah. Yes. Galapagos tu lagi untuk entrance fee $200 per person. Itu pun saya dah bayarkan lah. Tapi nanti Isham akan bagi cash lah sebab dia tak terima kad. Nanti Isham akan allocate soal $200 untuk bayar sendiri masa sampai kat airport dia. Very expensive lah boat ni tapi pulau ni. Tapi puas hati lah. Sebab dah dalam di sana kan. Then last day balik Kuito, kita ada satu tempat yang kita pergi, dia panggil yang apa? Middle of the world. Yang Khatulistiwa Zero tu. Kita pergi situ je lah. Situ and then kita lunch, then kita balik lah. Balik so far semua flight sama. Timing. So far tak ada apa-apa perubahan lagi. Maknanya semua akan balik pukul 5 petang. 5 ke 7? 5 petang kot. Naik Ebira. So tu je lah. Tapi nanti saya akan recap balik. Ini pun ada recording. Nanti saya akan share, boleh dengar balik ataupun saya akan bagi juga satu satu printed punya PDF. Ada soalan lagi? Yang tempat kita nak pergi tu, all the cost dah covered already ke dengan yang kita dah bayar ataupun ada additional kena bayar? Semua dah cover. Semua dah cover? Yang tak cover macam saya kata itulah, visa Bolivia $50 tu and then your makan minum dengan what you call it, souvenir personal belanja je lah. Yalah.
Yang lain tu semua dah cover lah, tak. Maknanya kalau nak bawa duit pun tak perlu bawa banyak sangat, tak apa. Macam tadi kata apa, nak pergi snorkeling, nak masuk, nak naik motor, everything semua saya dah include sekali. Dah masuk maknanya bawa untuk personal expenses sajalah. Ya. Betul. Tak apa. Tapi saya tak sabarlah nak tunggu you all pergi sana sebab rasa macam apa, saya tak pergi tapi tempat ni macam kata apa, tak semua orang dah sampai lah, especially Galapagos. So kalau boleh jaga kesihatan sebab tak lama lagi kan, sebulan lagi kan, just 1 month. Jaga-jaga kesihatan supaya nanti kat sana fit lah. Sebab dia cabaran dia tu, saya kata cabaran dia altitude je lah. Itu yang kena, nanti cubalah tanya doktor macam mana dulu kan untuk medicine tu. Ada soalan tak? Dah berapa kali dah Cik Fauzi buat trip ke sini? 7 kali. 3. Termasuk ini keempat? Ni ke 7. Ketiga. 7. Oh, dah banyak kali lah. Memang dia best time dia ni lah antara, sebab dia kan saya kata dia tak four season, dia dry dengan wet. Dia macam taklah, bukan hujan lah. Kalau macam bulan 4 tu tak best lah sebab dia wet and hujan. Dia antara bulan 6 sampai bulan 11. Kata ke best month lah pergi dekat sini. Tapi kalau sebelah macam boleh try coca candy kat sana untuk high altitude. Boleh. Memang dia bagi je, kadang-kadang kat hotel tu dia bagi je. Lepas tu yang satu lagi, since you sebut coca ni, dia teh dia ada malam ada siang, jangan tersalah minum. Nanti tak tidur. Dia ada teh untuk siang, ada teh untuk malam. Lepas tu dekat Cusco nanti kita akan pergi San Mercado Market tu. Nanti guide sana si Carlos tu akan tolong you belikan satu minyak. Minyak ni yang saya kata untuk bagi kubang pening kepala tu. Minyak ni memang yang saya kata pedih tu. Murah je, dalam convert RM5 macam tu je. Kalau siapa-siapa nak pergi Everest ke nak pergi Tibet ke, boleh lah pakai minyak tu, memang berkesan lah. Kalau bawa tiger balm je tak cukup? Saya tak tahu lah, tapi saya to be honest lah, saya memang benda tu berkesan untuk saya. Ada sekali pun saya tak makan ubat, memang saya harap kat minyak tu je. Mula-mula dulu pergi saya tak makan ubat lah sebab saya pun macam confident, tapi yang lately ni saya rasa malah nak menguning kepala, saya makan je ubat. Makan ubat tu steady lah, tak adalah macam pening-pening, ngantuk-ngantuk apa, macam pening lah kan, kita nak bernafas tu susah. So bila makan ubat tu dia stablekan badan kita lah. Macam Panadol tu kena bawa lah. Panadol tu standby je lah untuk kalau apa masa ke apa kan, just standby lah. Dia coca candy ni kita boleh bawa balik ke? Boleh, jangan cuba-cuba. Nanti kena tahan kat airport. Dia kat situ je. Okay. So far jelas tak apa penerangan saya? Mungkin saya nanti boleh dengar balik lah sebab tak ada printed literary, mungkin nak recall balik kan. Tapi nanti saya bagi tu nanti boleh pairing dengan itinerary. So kalau tak faham lagi just tanya je saya dekat group. InsyaAllah saya ada je sebulan dekat Malaysia ni sebab wife saya pergi haji. Memang insyaAllah saya boleh jelaskan lagi lah. Cik Fauzi, dekat airport besok ada siapa-siapa yang ni ke dengan kita? Saya ada insyaAllah. Oh you dekat airport. Diorang pula pagi, so petang tu. I was thinking that way lah sebab apa? Yang group tu leader dia dah pergi pagi kan. So saya akan make sure you akan dapat 3 boarding pass sekaligus. So tak payahlah nanti sampai sana nak pergi ke transfer desk ke nak collect boarding pass baru. Sebab dia boarding pass ni pun macam dulu. Macam saya kata kan, trip saya ni saya tak adalah macam flight ni saya bagi freedom. Ada tahun 2024 ke 2025 diorang ni pergi ikut London. So diorang stay London dalam 1-2 malam. So diorang akan start di London, Madrid ke 5. Problem dia bila diorang check in dekat London, London hanya bagi 1 boarding pass sampai Madrid je. So from Madrid ke 5, dia kena collect. So diorang confused. Dia collect, dia ingat kena collect. Diorang macam bayangan dia bila collect ni you kena keluar. You
you kena pergi collect dekat apa? Kaunter check-in dekat luar. Saya dah beritahu dia tak perlu sebab kalau you keluar, confirm you akan terlepas flight. Tapi dia tak dengar cakap saya, dia keluar. Memang dia terlepas flight lah. Sebab bila keluar, dia kena naik train tau kat Madrid. Dia terminal kita ni nak ke tempat check-in tu macam jauh. Dia kena naik macam train kan. So dia dah keluar. So masalah dia tak, kenapa saya kata tak keluar? Sebab bag dia memang dah jalan dulu. Dia tak naik. Maksudnya dia tak perlu ambil boarding pass dekat counter check-in. Dia kena ambil boarding pass dekat departure gate. Departure gate tu boleh ambil boarding pass sebenarnya tapi dia tak tahu. Saya dah cakap dia macam tak confident. Dia duk bayang kalau boarding pass ni mesti ambil dekat luar kan. Dan end up dia terlepas sebab masa tu transit sejam 15 minit je. Sekejap. So memang impossible lah kalau nak keluar nak cop pasport semua memang tak sempat lah. Tapi yang you cakap ni tadi apa namanya kita punya flight tu dah 3 tiket tu semua seating semua dia dah bubuh lah sekali kan? Yes, betul. Maknanya itu saya kata untuk memastikan lagi saya akan ada dan saya akan minta dia keluarkan 3 boarding pass dekat KLIA. Selama ni pun macam tu lah, kalau beli satu booking dia akan keluar kat KLIA. So kat sana bila transit ni tak risau lah sampai macam biasalah keluar daripada kapal sampai lagi toilet ke apa, tengoklah gate biasanya sekarang tak keluar lagi, gate keluar biasa 45 minit sebelum. Jadi alert je lah. 45 minit baru kita keluar kadang kalau macam dekat Madrid tu kita sampai boarding transit 5 jam. So memang gate tak keluar lagi lah. But you must be careful lah. Jangan ni kena tengok masa jugalah. Jika berlaku terjatuh ke mungkin kita punya boarding pass tu apa ke nak buat kalau terjatuh boarding pass saya akan bagi satu kopi tiket. Kita akan cuba dapatkan ambil gambar dulu. Sebab bila ambil gambar nanti masa nak cross tu boleh scan barcode tu. Okey. Tapi kalau jangan hilang lah. Jangan hilang, jangan koyakkan. Kadang-kadang dia orang ni kadang gila tau. Dia ada sekali tu kan boarding pass kita kecil tu terkoyak kan. Terkoyak pun dia orang tak nak terima. Ui. Kadang-kadang kita kalau kabur kan letak dalam poket ke apa kan kita lipat dia dah terkoyak. So kalau boleh simpan di tempat yang cermat lah. Supaya macam kita dapat daripada staff. Sebab susah tau, sebab dia masalah kat sana ialah masalah bahasa. Kalau kita argue pun dia tak faham. Jadi kita bersedia dengan kita punya apa yang kita mampu je lah. Okay. InsyaAllah saya yakin semua adalah frequent traveller, tak ada masalah lah. Cuma nanti kat sana saya akan check in dan pastikan bag semua akan sampai ke 5. So transit time pun cukup 3 jam dengan 5 jam should be okay lah. Nak minum kopi pun sempat lah. Haji, Haji, saya nak tanya sikit pasal yang sampai awal ni sebab saya, I think ada 4 orang kan akan sampai 1 hari bulan. Sekarang dah jadi 8 orang lah sampai 1 bulan pagi tu, 8 orang. 8 orang, okay. So kita orang daripada safe flight lah, daripada Madrid ke 31 bulan Mei kan? Ya betul. Sampai the next day 1 bulan ke 5. So the rest of the group will only arrive on the 2nd, betul tak? First stay sama, 1 June juga tapi sampai 6.40 petang, 6.30 petang. Same day. I see. So kita tak akan miss apa-apa program lah kat sana. Maknanya kami pergi dulu ke konsulat untuk buat ni ke pergi sekali? Pergi dulu. So pergi dulu nanti sebab dah 8 orang nanti at least kita dah jumpa konsulat. So for tomorrow tu konsulat tu dah aware lah kita ada lagi 8 group. So dia dah prepare. So untuk second group tu mungkin nanti Syam either one lah, Syam atau Roza yang akan join UR, yang salah seorang akan settlekan visa dekat konsulat lah. Sebab saya nak make sure kita fly ke Cusco semua dah dapat visa. I see. So actually kita punya yang because I just joined tadi pun, sorry. Yang kita punya 5 tour tu hari apa apa bulan? 2 bulan. 2 Second June. 2 hari bulan okey. So 2 hari bulan. Kita ada 5 city tour lah. Tapi dia taklah macam tu penat sangat, dia macam city tour biasa je. Just pergi historic area je lah. Nanti masa last day
saya ni ada apa tu, blessing in disguise. Sebab okay. Last day kita Quito to Madrid tu exactly berapa hari bulan? Last day sekejap 17. Oh 17 Quito to Madrid 17 bukan 16 17. Alright. Is that pukul ni ke? Pukul apa? Pukul 5.45. Pukul 5.45 ya? Alright, okay. Pukul 5 petang sampai Madrid pukul esoknya pukul 11 pagi, and then connecting dalam 2 jam lebih juga, 3.45 baru bertolak ke Doha. Oh, yang ke Doha lah. Tapi saya ke London. London. Okay. Maknanya puan punya flight sama ke pukul Quito Madrid tu? Quito Madrid yes, sama. 17.45 petang. Sama. Sama. I be there, then after that kita from Madrid to London lah. Alright. Okay. Nak tanya Cik Fauzi, kita sampai KL berapa bulan sebenarnya? 19 bulan pukul malam 2.45 petang. Kita 19. kalau ikut jadual asal, kita akan naik 3 different flight masa balik. Quito ke Madrid by Iberia, Madrid ke Doha by MAS, tapi saya rasa yang ni pun by MAS tak jalan lagi sekarang ni kalau ikut jadual asal. Tapi tak ada apa-apa, saya tak ada apa-apa notification lagi. Mungkin ada perubahan sikit lah sebab MAS belum masuk Doha lagi sampai bulan Julai. Tapi tak ada apa-apa perubahan. Kalau ni yang saya dapat setakat ni, kita akan sampai on 19 Jun pukul 2.45 petang. Okay. 2:45 PM. Tapi okey lah, transit dia pun okey. Quito Madrid, dekat Madrid transit 4 jam setengah. Dekat Doha 2 jam setengah. Okey lah, should be more than 2 hours, saya rasa okey lah. Semua tu daripada mula kita sampai ke Malaysia, kita tak ada bawa beg keluar kan? Tak ada. Semua sampai, maknanya kalau daripada KL pun sampai ke 5, daripada Quito pun straight to KL. Okay. Tak ada, susah sikit nak angkat. Betul. Cuma yang ada 2 yang bagi yang saya ni sebab dia split booking. Yang macam yang tadi yang petang ni should be okay sebab semua same booking. Satu booking memang 3 flight same booking, should be okay, tak akan ada masalah. Memang direct. Tapi biasanya kalau yang event macam saya pernah buat tahun lepas Syam begitu, KL, Paris Madrid ke 5, from KL naik MAS, and then from KL naik MAS, Paris ke Madrid naik Iberia ke 5 naik Iberia, MAS dengan Iberia still boleh check in sampai ke 5 sebab dia ada code sharing punya agreement. Tapi macam you all memang tak ada masalah lah, memang confirm lah sebab under one booking. Ada soalan lagi? Dengan the change of the flight ni semua ni, ada tak yang kita miss any of the tempat-tempat yang nak visit tu? Tak ada. Macam saya kata tadi, jadual asal kita sampai pukul 5.30 pagi on 1 Jun. Hari tu memang saya tak buat apa-apa aktiviti lah sebab macam ni saya risau apa-apa jadi. At the same time yang bila sekarang ni kita sampai pukul 6.20 petang. Same day, maknanya that day, the first day tu memang tak ada aktiviti lah. Kosong. Kosong. Okay. Memang saya tak ada buat spesifik sebab ni lah satu saya takut orang tak sihat, tak cukup rehat kan. Yang kedua kes kita macam ni lah, kadang-kadang ada lagi tak sampai. Jadi saya memang kosongkan lah. So ni cuma sampai lambat je lah. Itulah yang saya betul-betul fight dengan Qatar itu, kata tolonglah cari juga yang first, saya nak sampai juga 1 Jun sebab yelah saya tak nak lah ada yang apa yang dah join ni, ada yang walaupun benda ni dua kawalan kita kan, tapi I did my best lah. Alhamdulillah lah, last kali bila saya dapat cakap dengan ni, dia kata okay, dia try masukkan. Tu je dia kata. Saya minta tolong juga masuk yang pukul 12 minit, tapi dia kata yang tu memang dia tak boleh tolong. Yang the best dia boleh bagi 1.30 petang, 1.20 petang. Okay lah. Itu at least kita pun, yang penting kita tak miss apa-apa program lah. Ada soalan last sebelum kita tamatkan kita punya briefing malam ni? Semua tengah settle jaga kesihatan sekali lagi.
Kalau tak ada, itu je. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudi hadir malam ni dengar penerangan saya. Sekali lagi, kalau masih tak berapa jelas, just WhatsApp je saya. Saya akan cuba terangkan. Kalau boleh WhatsApp dalam grup lah. So at least semua orang akan dapat info yang betul lah. Mana dapat tahu semua info lah yang saya bagi. So saya berhutang you all itinerary PDF. Itu je. Saya akan cuba settlekan esok malam. Besok, Rabu pagi. So esok malam saya nak kena lagi ada grup Trans-Siberia. Pagi lusa lah saya akan bagi. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.